Kalau harapkan orang politik sampai bila pun tak selesai. Harapkan PBB, harap PBB sampai bila pun tak selesai. Dan tuan-tuan pun dah jadi malas nak membacanya. Maka kita rasa ia adalah satu perkara yang sangat saya berada di perairan antarabangsa, dah keluar daripada perairan Sepanyol, Barcelona, dan masuk ke perairan antarabangsa. Dan pada 21 hari bulan tengah hari kami dijangka akan tiba di Sicily, Itali. Jadi hari ini 17, 18, 19, 20, 21, betul. Hari ini 18 tu lah. 18, 19, 20, 21. Kita akan sampai di Sicily, Itali. Hari ini cerah, saya dah mula bertugas bawa. Saya diberi latihan pukul 4 petang semalam, waktu sini 10 malam. Kena juga bawa sebab seorang daripada kru muntah kena seasick, jadi tak ada orang. Setiap kali kapal berjalan waktu malam, dia mestilah dijaga oleh 2 orang. Seorang akan memandu bergilir. Kalau apa-apa kemalangan, seorang lagi boleh menggerakkan mereka yang lain ataupun berkomunikasi dengan radio. Di petang saya diberi latihan, alhamdulillah. Saya dapat memandu 4 jam penuh semalam, kawal steering boat dengan gear yang telah ditentukan oleh kapten. Malam biasanya pelayaran pada gear yang tinggi, 5 ke 5.5 knot. Siang ni saja sebab kita berlayar pada perlahan. Ini setakat 3.5 knot. Sekejap lagi bila angin kuat, kapten akan buka layar. Mungkin layar butterfly macam semalam, angin datang dari belakang. Kita akan mencapai capaian antara 3.5 knot. Itu saja yang saya boleh share dengan tuan-tuan. Biasanya bila masuk je tuan-tuan nak dengar dulu cerita-cerita belanja tentang perjalanan ni. Jadi secara sahihnya kami dah masuk hari yang keempat lah tak mandi. Tak boleh mandi hanya di pelabuhan ketika di Barcelona. Bilik air ni sempit, langsung tak ada mandi. Saiz bilik air boleh tegak berdiri je untuk buang air besar. Dan biasanya kalau pelayaran musim panas kita mandi air laut. Tapi oleh kerana air laut 15 darjah Celsius, tak mungkinlah kita mandi, takut kita mengalami hipotermia. Jadi biasanya kita basuh muka dan gosok gigi lah. Itu saja. Ataupun kita bawa tisu lembap untuk basuhkan badan. Tapi saya tak nampak lah siapa di sini berani buka baju dia. Walaupun di dalam kapal paling ringan pun mereka memakai sweater. Kerana udara siang walaupun bermatahari seperti sekarang, tetap 15 darjah, belum naik 16 hari ni, kekal 15 dengan 15 darjah dengan angin. Sekejap lagi angin akan lagi kuat, akan lagi sejuk, tapi matahari akan lagi tinggi, akan terasa haba dia makin panas. Tapi malam suhu dia 14, tapi angin dia kuat tanpa matahari, Tuhan sajalah yang tahu. Tapi saya lepas hujan semalam, duduk di belakang tempat bawa bot tu. Walaupun pada sesi yang kedua 4 pagi hingga 8 pagi tadi, iaitu 10 pagi hingga 4 petang Malaysia ni, saya hanya dapat habiskan 2 jam 2 jam lagi saya dah tak boleh. Saya dah duduk tepi tangga menggigil sebab kali pertama berada dalam cuaca sejuk. Dan kita orang Malaysia dan saya pula memang tak tahan sejuk. Tapi okeylah, satu latihan dan juga ujian mental yang luar biasa. Sebab ujian mental ni sebenarnya paling-paling yang tuan-tuan nak tahan adalah 2. Kalau orang main maraton adalah berlari untuk menamatkan larian dalam keadaan letih. Kalau dalam cuaca sejuk ni adalah untuk bertahan dalam cuaca sejuk dengan mengawal pernafasan dan kemudian menjaga sistem otot. Itu dipanggil ujian mental yang paling kuat lah. Tapi semalam lepas 4 jam sesi, 2 jam lagi tu saya dah minta kapten duduk tepi tangga sebab tak tahan angin yang sangat kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di FB saya hari ini saya postkan satu kenyataan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggeris, tapi kita gunakan admin saya di office translate. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh suku-suku kaum, klan dan juga komuniti di seluruh Palestin yang mengucapkan selamat datang dan selamat berjuang kepada Global Smooth Flotilla yang dikeluarkan semalam. Kenyataan tuan-tuan boleh baca di ruangan posting kenyataan terjemahan, dan di ruangan komen saya letakkan kenyataan asal admin saya di KL yang masukkan posting tu. Sekarang dah berada di perairan antarabangsa, Lautan Mediterranean. Saya tak pasti hari ni 18 ke, hari ni 18 kalau hari ni 18 kami akan tiba di Itali pada 21. Dah disahkan oleh kapten kita bahawa speed tak perlu laju, speed tak perlu perlahan, semua ikut speed standard yang ditetapkan untuk semua 38 kapal yang ada. Kami akan sampai hari ni 17, berarti saya akan berada di air 18, 19, 20, 21 hari bulan petang baru sampai di Itali. Ya, terima kasih 17. Saya pun dah tak ingat tarikh lah.
Jadi 17 satu hari lagi penuh belayar, 18 satu hari lagi penuh belayar, 19 satu hari penuh belayar, 20 satu hari lagi penuh belayar, 21 barulah 3 suku hari belayar, kerana kita jangka tiba pada petang di Itali. Di Itali kenapa kita kena turun? Sebab barulah kita cop pasport Schengen, kerana negara-negara Eropah mengamalkan rentas sempadan negara-negara EU, dan beberapa perjanjian EU dengan bukan negara EU ni kita boleh rentas sempadan, dikira sebagai satu negara. Jadi bila kami turun di Barcelona, cop pasport masuk. Barcelona keluar pergi Itali tak ada cop pasport. Itali je, Schengen sebutan dia. Daripada Itali je, sebab kita akan keluar ke perairan antarabangsa, jadi semua orang kena turun di Itali untuk cop pasport tanda keluar meninggalkan Schengen, iaitu wilayah gabungan dalam Kesatuan Eropah yang membenarkan pergerakan di dalam wilayah-wilayah ini tanpa perlu masuk ke satu negara cop pasport. Jadi bila kita melawat Eropah, setiap negara-negara yang bersetuju dalam perjanjian Schengen ni, kita tak perlu cop pasport. Jadi oleh kerana pelayaran ni daripada Sepanyol pergi ke Itali, kedua-dua negara anggota, kami tak perlu cop pasport. Tapi daripada Itali kita akan keluar menuju ke perairan Itali, menuju ke perairan Turki, menuju ke perairan Tunisia, maka itu kita kena cop pasport. Jadi singgah dan juga untuk proses cop pasport di Itali, kata kapten mengambil masa 2 hari. Sebab jumlah peserta yang ramai. Jadi ambil masa 2 hari. Jadi 21, 22, 23 baru kita belayar balik. Daripada Itali, total pelayaran untuk sampai ke Gaza 14 hari. Jadi kita kira-kira balik 17, 21 sampai ke Itali. Berada di Itali 2 hari untuk proses cop pasport keluar. Dari 23 kita belayar campur 14. Jadi sekitar 5 ke 7 hari bulan juga lah, barulah selesai pelayaran. Okey, tak selesa tuan. Kalau ikut beratnya perjalanan ni, ramai orang nanti ada peserta, saya rasa lah akan turun di Itali. Kerana cuaca sejuk, jumlah kapal dengan tugas yang banyak. Jadi saya rasa ada saja yang mungkin daripada mana-mana negara yang mungkin rasa dalam laluan 8-7 hari ni pun mereka tak boleh bertahan, muntah dan segala macam. Dan cuaca sejuk tak mudah. Ini bukan musim pelayaran bagi orang Eropah pun, kerana mereka belayar pada musim panas. Jadi ada kemungkinan yang turun sebab faktor kesihatan. Dan nanti bila belayar daripada Itali, akan ada persinggahan sama ada di Kreta Itali atau tidak, mungkin ada yang turun lagi kerana faktor Kreta Greece, mungkin ada yang turun lagi kerana faktor kesihatan. Jadi tak mudah. Saya sendiri pun beritahu pada tuan-tuan, kalau bukan kerana Gaza, untuk belayar ni 1 hari pun saya tak nak. Kalau kata, sebab saya tak minat dengan belayar, dan saya bukan orang kaki belayar, dan saya bukan seorang pecinta laut, dan saya tak tahu apa itu seni melihat laut. Saya tak akan belayar kerana itu bukan pilihan saya. Okey, kerana ini je saya sanggup belayar. Kalau kata di Malaysia pun mancing pun orang ajak 3 hari 2 malam tu, pernah lah 1-2 kali saya pergi. Yang saya suka ialah kerana banyak laluan di tempat mancing tu tak ada line. Kalau di Pulau Jarak tu tak ada line kan. Jadi dapatlah tutup phone 2 hari. Itu pun dah 2014. Lepas tu dah tak pernah mancing lah. Okey tuan-tuan nak saya belanja apa dulu? Saya belanja view Saya belanja view dekat tuan-tuan. Saya flip kamera. Kali ni saya tak tahu tuan-tuan boleh nampak tak kapal kawan-kawan saya yang lain. Okey, kapal kawan-kawan saya yang lain. Saya harap tuan-tuan boleh nampak nanti. Okey, pertama saya bagi dulu keindahan laut Mediterranean hari ni. Saya naik ke stick dulu bagi pegang bulat lagi senang. Okey, saya belanja dulu keindahan laut Mediterranean hari ni dengan matahari jam 9.36 pagi. Okey, itu kita nampak tak nampak itu jauh sangat saya dulu mencak lah. Allah Akbar, boleh tu minta-minta. Itu tuan-tuan akan nampak kapal kawan-kawan kami bergerak dengan mood perlahan. Okey, kerana semalam adalah mood laju, siang semua orang telah mengambil. Ini sini nampak banyak. Saya zoom lagi, tuan-tuan akan nampak. Ini adalah fleet yang panjang. Saya tak boleh nampak ke matahari kena saya harap tuan-tuan nampak. Ini adalah fleet yang panjang. Tuan-tuan nampak di kejauhan semua, dan tuan-tuan juga nampak di sebelah sini. Ini yang paling hujung dalam fleet. Aduh, saya kena stabilkan kamera dulu. Okey, ni yang paling hujung dalam fleet. Nampak tak? Saya tak perasan tuan-tuan jawab.
saya terpaksa menduga-duga je tuan-tuan nampak. Satu mata saya kena matahari ni. Okey. Lepas tu tuan-tuan akan nampak flick tu. Berarti yang lain berada jauh di hadapan. Taklah jauh, cuma di kamera mata, di mata kasar tak jauh. Cuma untuk mata kamera je dia nampak jauh. Berarti kita ada 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20 kapal dan 21 kapal saya. 22. Itu tuan-tuan nampak tak di belakang tu? Tu 22. Yang belakang lagi ni saya tak boleh tunjuk pun sebab saya takut nampak ke tempat kapten saya. Saya cuba berdiri pula untuk tunjuk pada tuan-tuan. Sekejap saya cuba berdiri tuan-tuan. Hari ni saya dah pakai rantaian keselamatan ni. Hari ni saya dah pakai rantaian keselamatan. Ini rantai keselamatan dia, ikat tubuh saya pada tali ni. Nampak tak? Tali tu diikat kepada pemati tu. Ni rantai dia. Jadikan okey lah saya berdiri untuk tunjuk. Tuan-tuan nampak tak yang di belakang? Tu yang di belakang. Saya tunjuk belah sana. Saya dah stable sikit ni. Tu yang di belakang di belakang. Tu tuan-tuan nampak. Saya tak boleh zoom pula tangan saya sebab. Okay, saya try zoom. Saya kena elak betul-betul ni kesalahan kalau menampakkan kapten punya muka. Okey. Di belakang lagi banyak tu. Nampak Alhamdulillah. Okey. Saya cuba nampakkan tuan-tuan kapal Greenpeace. Itu kapal Greenpeace. Yang besar tu kapal Greenpeace. Nanti saya tunjuk mother arm. Greenpeace juga mengiring kami untuk menyediakan kemudahan kalau berlaku karam, kalau ada orang sakit nak masuk hospital apa semua. Greenpeace akan bantu sebab mereka menyediakan kemudahan perubatan separa hospital. Nampak belakangnya? Alhamdulillah. Okey. So itulah ketumbukan depan dan belakang. Membabitkan 38 kapal, 39 dengan kapal bantuan Open Arm, iaitu NGO Spanyol yang menyediakan khidmat menyelamat dan juga hospital. Kemudian juga kapal Greenpeace yang juga menyediakan benda yang sama je, iaitu perlindungan kalau berlaku kecemasan. Dia ada separa hospital di atas kapal dia. Sekejap Okey. Saya nak kena cari arah belah sini sebab tidak tuan-tuan dilindungi bayang. Kalau saya pergi arah membelakangkan pula, nampak kapten saya pula. Sebab mereka masih lagi menjadikan amaran yang sangat ketat kepada 60 orang peserta yang memiliki status GP mana saya, General Participant ni. 60 peserta daripada semua pelabuhan. Jadi GP ni tugas dia adalah menyampaikan maklumat mengenai perjalanan ni ke negara masing-masing. Jadi ada GP Malaysia, ada GP daripada Indonesia. Kali ni Indonesia ada wakil. Tapi mereka naik di Itali, ada GP daripada Sweden, Amerika, United Kingdom, semua dia ada GP. Saya pun tak kenal semua general participant ataupun media people yang naik atas kapal ni. Saya cuba pusing dapat angle yang tak nampak kapten dan saya punya muka tak black, tak membelakangkan matahari. Rasanya macam ni okey tak? Saya lah pula tak tahan di suluh matahari. Boleh lah. Saya tak boleh baca komen tuan-tuan kalau gitu. Okey pada saya ulang balik benda yang sama kenapa kenapa GSF kali ini tetap dilaksanakan. Dia dilaksanakan selepas GSF berakhir pada 3 hari bulan Oktober 2025, di mana pada 22 hari bulan September 2025 ketika semua flotilla berada di perairan, 44 wakil negara yang mewakili kira-kira 462 peserta
telah bergabung dengan banyak NGO di daratan, dengan NGO yang paling kuat menyokong adalah pekerja pelabuhan Itali, iaitu pekerja pelabuhan di Venice, pekerja pelabuhan di Rome, dan satu lagi pelabuhan saya tak ingat. Jadi ketika Sumuk Belayar berlaku banyak demonstrasi di bandar-bandar Eropah, dengan Itali menjadi negara yang paling radikal rakyat dia, di mana mereka keluar dan mengadakan demonstrasi terbesar pada 17 hari bulan, dengan hampir 6 juta orang keluar di 60 lebih bandar raya, bandar dan pertempatan di Itali. Kesannya adalah kesan tunjuk perasaan ini adalah kerana pada 22 hari bulan September 2025, United Nations General Assembly di PBB akan mengadakan sidang Perhimpunan Agung, yang mana sidang ini akan mengundi usul yang dibawa oleh Arab Saudi dan disokong oleh Kanada. Usul yang tak pernah mendapat capaian undi lebih daripada 133 undi. Dan undi pula tak pernah datang daripada negara-negara kuasa utama, yang mana semua negara kuasa utama tidak pernah menyokong Palestin merdeka. Jadi pada waktu itu bila tahu saja PBB akan bersidang, Gaza pula tengah dibom untuk mengubah rantaian politik pemikiran pemimpin-pemimpin negara-negara besar, terutama di Eropah. Yang ini, maka sumut yang dianjurkan oleh masyarakat Eropah dilaksanakan. Dengan harapan pergerakan sumut di lautan yang dipanggil sebagai api yang menyala di lautan akan membakar semangat orang di daratan, bagi membolehkan ramai orang keluar untuk mendesak negara-negara yang berada dalam kesatuan Eropah yang tidak menyokong Palestin merdeka pada usul-usul yang terdahulu yang dibentangkan di PBB, kali ini menyokong. Jadi demonstrasi diadakan sepanjang belayar, dan pelayaran GSF pada tahun lepas motif utama adalah mendapatkan undi semaksimum mungkin untuk Palestin merdeka, dan undi semaksimum mungkin daripada 26 buah negara kesatuan Eropah yang pada waktu itu negara-negara seperti Perancis tak membuat kenyataan dan pendirian yang tegas. Iceland, Finland langsung diam. Sweden juga diam. Jadi oleh kerana negara-negara ini tidak membuat keputusan, maka demonstrasi diadakan bagi membolehkan negara-negara Eropah, terutama Norway yang berkecuali Switzerland dan Sweden, juga mengundi untuk Palestin. Maka itu diatur pada bulan 9 supaya kesan pimpinan politik di United Nations General Assembly ni, semua ketua-ketua negara mengundi Palestin. Jadi dia caturkan pelayaran awal pada 1 hari bulan September, dah mula belayar untuk bina momentum. Yang di laut belayar, yang di darat dia berdemonstrasi. Cuma nak mengumpulkan kekuatan demonstrasi di darat, dia tak boleh memula serentak. Dia kena mula berdikit-dikit, maka nak ambil tarikh sampai 22, Global Sumuk Flotilla membuat keputusan. Belayarlah 3 minggu untuk membina momentum supaya sebanyak mungkin negara-negara di Eropah ni keluar berdemonstrasi, dan pemimpin mereka menerima isyarat yang jelas daripada rakyat kena menyokong usul Palestin merdeka yang diusulkan oleh Arab Saudi dan disokong oleh Kanada. Jadi alhamdulillah, dengan demonstrasi yang begitu banyak pada 22 hari bulan September 2025, tuan-tuan semak tarikh dia, semak rujuk sejarah dia, United Nations General Assembly pertama kali bersidang dengan mendapat undi tertinggi daripada 163 negara. 157 negara telah mengundi untuk menyokong Palestin merdeka. Antara kegemparan dan United Kingdom kerana mereka yang menubuhkan Israel haram pada tahun 1948. Yang turut menyokong adalah Perancis, yang selama ini menjadi sekutu Israel. Yang turut menyokong adalah Spanyol, Belanda, Norway, Finland, Iceland. Negara-negara yang mendiamkan diri selama ini dalam isu Palestin telah mula mengundi dan telah menyokong Palestin. Cuma pada tahun tersebut kita masih gagal mendapatkan sokongan Itali dan sokongan Jerman yang masih enggan mengiktiraf Palestin merdeka, kerana mereka adalah rakan dagang persenjataan dan rakan dagang bagi membolehkan mereka memperolehi pelbagai keperluan teknologi bagi industri kereta yang menjadi keutamaan di Jerman dan juga di Itali. Apapun dia telah menjadi angka yang besar kerana Australia, Kanada turut menyokong Palestin merdeka. Hanya 10 negara yang menentang. Antara negara-negara yang tuan-tuan boleh ingat menentang hanyalah Amerika Syarikat, Israel, Paraguay, Argentina. Yang lain adalah negara-negara kecil, Nauru, Micronesia, dan negara-negara kepulauan kecil yang lain yang terpaksa mengundi kerana mereka menerima perlindungan wang tahunan 2 bilion USD daripada Amerika Syarikat di bawah dana bantuan kepada negara-negara miskin. Amerika Syarikat menggunakan peluang di PBB sejak dulu. Negara-negara ini berdaftar dengan PBB, negara-negara ini miskin. Dan negara-negara ini danai oleh wang Amerika dan menjadikan kebergantungan pada 2 bilion USD adalah besar, menjadikan mereka sentiasa mendapat undian daripada negara-negara kecil. Nauru, Micronesia dan New Guinea ni antara negara-negara yang sentiasa memberi undi kerana mereka memerlukan dana daripada Amerika Syarikat. Jadi itu tuan-tuan, bila sampai saja
Saya terpaksa ulang silibus ni kerana kebanyakan tuan-tuan dah lupa silibus ni. Siapa yang ikut dulu kita dah cerita. Jadi ramai yang kemudiannya lupa. Kenapa? Lupa bila kita balik ke Malaysia, kita meraihkan sumut lebih daripada meraihkan Gaza. Kemudian Gaza ni hilang, yang muncul adalah sumutnya. Itu saya fikir kesilapan yang tak boleh diulang tahun ni. Bahawa sekalipun perlainan ni selesai, tak perlu ada keraian, tak perlu ada apa-apa pun untuk sumut. Kerana meraihkan sumut berarti memindahkan haluan kepada memperingati Gaza. Sepatutnya bila sumut balik, kami kuasai semua wawancara dan interview dengan media, bukan bercerita tentang diri kami, tapi mengekalkan cerita tentang Gaza. Jadi sayanglah sepanjang pelayaran tahun lepas 30 hari lebih, kita bercerita tentang Gaza. Balik Malaysia, yang menjadi cerita adalah tentang orang sumutnya. Seolah-olah orang sumut ni datang menang Olimpik itu sampai ke Gaza, ataupun menang pingat kerana berjaya melintasi garisan merah dan garisan kuning di Gaza. Jadi Gaza apa dilupakan. Bila kita nak start balik tahun ni, kita terpaksa mula balik bercerita tentang Gaza. Kerana semua orang sebelum ni bercerita tentang sumut Malaysia, bercerita tentang peserta sumut, hinggalah semua orang sekarang ni lupa. Jadi bila saya live balik dengan tuan-tuan, saya kena cerita balik dekat tuan-tuan bermulanya benda yang tuan-tuan dah pun faham tahun lepas. Kerana sumut bergerak ni kenapa, apa mesej sumut. Sumut tidak pergi hanya semata-mata tentang makanan. Sejarah sumut bermula dengan Freedom Flotilla Coalition 2007. Freedom Flotilla Coalition telah mengadakan 38 pelayaran termasuk sumut 2025. Masa sumut berlayar, ada satu lagi Freedom Flotilla Coalition bergerak menjadi yang ke-39. Sumut tahun ini adalah ke-40. Bukan kali pertama pelayaran ni. Nama Sumut 1.0. Tuan-tuan ingat itu kali pertama? Tidak. Sumut 1.0 adalah Freedom Flotilla Coalition yang ke-38. Sebab Freedom Flotilla ni dia sentiasa tukar tagline dia. Macam dia tahun 2010 dia pakai Mavi Maivara kerana menggunakan kapal besar daripada Itali bawa 600 orang pelayar. Kemudian pada pelayaran yang ke-36 dia menggunakan nama Madeline, Thousand Madeline. Yang ke-37 dia menggunakan pelayaran nama Handala. Yang ke-38 baru dia namakan Sumut. Yang ke-39 dia namakan Freedom Flotilla Coalition. Yang 40 sekarang balik pada nama Sumut. Maka orang ingat Sumut Malaysia ni buat apa datang? Dia ingat Malaysia yang belayar. Dia ingat Sumut Malaysia belayar tahun lepas sekali gagal. Kenapa nak datang lagi tahun ni? Dia iktirafkan gagal kerana lupa kerana makanan tak sampai di pantai Gaza. Sedangkan sedangkan Freedom Flotilla Coalition, apa saja bentuk bantuan yang digerakkan menuju ke Gaza daripada pelantar-pelantar pelabuhan Eropah, terutama daripada Spanyol, Itali dan Greece. Ini pelantar asal yang committed dulu. Adalah bermula dengan tahun 2007, iaitu kebangkitan aktivis Eropah untuk memecahkan benteng kepungan ke atas Gaza yang bermula pada 2007. Apa yang berlaku dalam pemecahan 2007? 2007 pertama kali Gaza dikenakan sekatan bantuan kemanusiaan apabila Hamas dipilih menang dalam pilihan raya. Okey, kenapa Hamas menang dalam pilihan raya pada waktu itu menjadikan pintu Gaza ditutup? Kerana Hamas adalah penentang kepada two state solution. Saya balikkan cerita. Pada 1993 Presiden Yasser Arafat dan Presiden Yitzhak Rabin. Yasser Arafat Palestin dan dia menjadi pemimpin tunggal Palestin kerana dia menggabungkan parti-parti Palestin ni kepada 8 parti kepada satu parti. Sebab tu nama dia Palestinian Liberation Organization. Di dalamnya ada Fatah, di dalamnya ada parti Palestinian Democratic Liberation Party, Palestinian Palestinian Liberation Party, ada banyak parti. Bergabung tu jadi PLO. PLO ni ditubuhkan tahun 1956. Maka dia ni establish. PLO ni establish, maka dalam perjanjian untuk membentuk apa dipanggil negara Palestin Merdeka ataupun two state solution ni, PLO lah yang dipilih untuk menandatangani perjanjian. Maka 1993 Amerika aturkan satu perjanjian di Oslo, Norway. Maka oleh kerana Palestin ni telah menerima pengiktirafan satu pemimpin saja, iaitu tak ada pilihan raya apa semua kerana Palestin ni tak wujud dan negara yang dijajah, maka Yasser Arafat dipilih untuk memimpin. Yasser Arafat memimpin dan kemudiannya pada 1993 dia menandatangani perjanjian Oslo yang membentuk two state solution. Masa inilah Hamas marah. Hamas sebelum tu di mana? Hamas bermula apabila pemimpin Hamas iaitu Sheikh Ahmad Yassin pergi belajar di Mesir. Dia seorang yang lumpuh, buta mata dia. Dia belajar di Mesir. Dia disyaki berjuang untuk Ikhwan Muslimin. Dia dipenjarakan di Mesir kerana Mesir anti Ikhwan Muslimin. Maka selepas keluar penjara 1982 dia dihantar balik ke Gaza, tak dibenarkan lagi datang ke Mesir. Bila Syekh Ahmad Yassin balik ke Gaza pada tahun 1982, dia tak ada cita-cita politik. Dia ada satu kesedaran bahawa Palestin mungkin tidak diberi kemerdekaan oleh Allah kerana rakyatnya tidak berpegang pada agama.
maka dia membina halakah Hamas, iaitu halakah yang menekankan kepada dakwah, kepada ibadah, mempersiapkan umat dengan kecintaan kepada Allah, supaya kata Syekh Ahmad Yassin pada waktu itu, mana mungkin kalau kita lupakan Allah, kita akan mendapat keberkatannya. Oleh kerana PLO dah menjadi parti politik, halakah Hamas ni mengambil kerja dakwah. Tapi bila berlaku intifada 1987, di mana orang Palestin bangkit dan menentang orang-orang Israel, tentera Israel dengan tentera baling batu, intifada yang pertama tu, maka Syekh Ahmad Yassin menyuruh anak-anak murid dia keluar membaling batu. Antara anak murid dia yang keluar adalah siapa? Yahya Sinwar. Antara anak murid dia yang keluar adalah Ismail Haniyeh. Ketika mereka baru graduate daripada universiti di Gaza, mereka pun keluar baling batu, yang menjadikan Ismail Haniyeh ditangkap, dibebaskan, Yahya Sinwar ditangkap dan tidak dibebaskan sampai 2011. Apabila Hamas melihat kedudukan perjanjian ini sebagai tidak dipersetujui, maka Hamas telah menubuhkan satu parti politik. Daripada halakah dakwah seperti tabligh ni, Hamas naikkan taraf diri dia jadi parti politik. Bila Hamas jadi parti politik, dia tubuhkan sayap senjata dia dengan nama Al-Qassam. Sempena siapa Al-Qassam ni? Sempena nama Muhammad bin Yusuf bin Mustafa bin Muhammad Al-Qassam. Dia ni adalah orang Syria yang datang ke Palestin dan melancarkan serangan bersenjata yang pertama ketika Palestin berada di bawah penjajahan British. Jadi Muhammad bin Yusuf bin Mustafa bin Muhammad Al-Qassam syahid pada tahun 1936 apabila dia melancarkan satu serangan bersenjata dengan membunuh tentera British dengan menggunakan pisau, dan dia lari untuk bersembunyi bersama dengan pengikut dia di Haifa. Dia dikepung dalam pertempuran selama 5 hari. Dalam pertempuran itulah dia mengatakan, mari kita syahid demi Gaza. Walaupun dia orang Syria, tapi dia mencintai Gaza, kerana Gaza dan Syria, dia mencintai Palestin kerana Gaza dan Palestin adalah wilayah Syam sebelum dipecah oleh Empire British dan Perancis setelah mereka menewaskan Empire Islam Ottoman. Jadi bila 1963 Syekh Ahmad Yassin tak bersetuju, maka dia tubuhkan Hamas sebagai parti politik. Nama simbolik Al-Qassam, orang jihad yang pertama berjuang menentang British sebelum penubuhan negara Israel Haram tu, dijadikan nama Brigade Al-Qassam. Maka itu bermulalah Hamas sebagai parti politik. Tapi waktu Hamas mula sebagai parti politik, dia tak kuat. Dia tidak dikenali kerana pengaruh PLO ni besar, sebab PLO ni ditubuh 1956. PLO ni orang kenang jasa dia kerana dia terlibat dalam perang tahun 67 bersama negara-negara Arab untuk menghapuskan Israel. PLO ni masih kuat kerana 73 dia terlibat lagi dalam perang untuk memerdekakan Palestin bersama negara Israel dengan negara-negara Arab, tapi berjaya dikalahkan kerana Amerika dan Perancis membantu. Amerika, Perancis, United Kingdom dan Kanada membantu Israel. Bila saja berlaku peristiwa di mana pilihan raya diadakan 2004, Hamas ni masuk bertanding kerana dia parti politik. Pilihan raya 2004, Hamas ni layak untuk bertanding. Maka Hamas pun bertanding 2004 sebagai parti yang tak dijangka pun akan memberi saingan yang sengit. Tapi 2004, rakyat Palestin dah kecewa kerana perjanjian Two State Solution ditandatangani pada 1993. Sampai 2004 dah 11 tahun, keadaan tetap sama. Orang Palestin tak nampak bayangan untuk mendapat Two State Solution. Tanah Palestin terus dirampas, orang Palestin terus dibunuh, kezaliman terus berlaku, penindasan terus berlaku, dan tiada apa pun yang dibuat oleh dunia sebagai follow up daripada perjanjian Oslo Two State Solution. Dan Israel pula, lepas jatuhnya Yitzhak Rabin, kerana Yitzhak Rabin tanda tangan perjanjian ni, dia dijatuhkan dalam pilihan raya. Naik presiden yang selepas itu, iaitu naiknya presiden 1999, iaitu Benjamin Netanyahu, dia tak nak teruskan Two State Solution. Dia menganggap perjanjian tersebut adalah perjanjian yang tidak sah. Jadi akhirnya pilihan raya sampai 2004, orang Palestin yang kecewa mengundi Hamas. Hamas menang banyak kerusi dan layak membentuk kerajaan. Maka di sini bermula krisis. Ingat saya cerita tadi kenapa sanction bermula. Di sini bermula krisis. Bila Hamas menang pilihan raya, dia layak membentuk kerajaan. Tapi bila 1993 Hamas jadi parti politik pembangkang dan menentang Two State Solution, Hamas disenaraikan oleh pengganas oleh Israel. Kemudian 1999 Hamas disenaraikan pengganas oleh Amerika. 2001 Amerika mempengaruhi negara-negara Eropah untuk menyenaraikan Hamas sebagai pengganas. Maka bila Hamas menang pilihan raya, dia tak boleh nak memerintah kerana dia adalah sebuah badan yang dituduh pengganas. Jadi dia tak boleh mengetuai negara. 2004 dia menang pilihan raya sampai 2006 berlaku kecelaruan dalam Gaza yang hampir mencetuskan perang saudara di antara penyokong Fatah yang kalah pilihan raya dan penyokong Hamas yang tidak dibenarkan menjadi pemimpin. Dalam keadaan yang sangat tegang ni, Raja Arab Saudi pada waktu tu, nama dia Sultan Muhammad bin Abdul Aziz. Tahun 2006 marhum Sultan Muhammad bin Abdul Aziz ni dah nampak dah
Kalau dia tak selesaikan masalah Palestin, Israel akan menari gembira kerana orang Palestin akan berperang saudara kerana berebutan kuasa. Maka dia panggil Ismail Haniyeh yang pada tu telah menjadi pemimpin Hamas kerana syahidnya Syekh Ahmad Yassin 2004 dibunuh oleh Israel. Kemudian 2005 syahidnya Abdul Aziz 2004, kemudiannya tahun yang sama 4 bulan kot, 4 bulan ke 40 hari lebih, Syekh Ahmad Rantisi menggantikan Syekh Ahmad Yassin, dia juga dibunuh. Maka naik Ismail Haniyeh. Nah, Ismail Haniyeh tu kenapa dia semasa dia naik, dia tak duduk di Gaza? Dia diberi perlindungan di Qatar kerana Israel sentiasa akan membunuh siapa saja yang dipilih menjadi ketua Palestin. Sebab tu bila perang bermula, orang selalu nampak Ismail Haniyeh ni hidup mewah. Tidak. Dia naik jet apa semua ditaja oleh kerajaan Qatar kerana kerajaan Qatar melindungi dia berdasarkan rekod Israel telah membunuh pemimpin Hamas selepas menang pilihan raya. Antaranya Syekh Ahmad Yassin dibunuh 2004, begitu juga Dr. Abdul Aziz Rantisi. Maka bila dia pergi, dia dituduh sebagai seorang yang melarikan diri daripada Gaza. Israel bina naratif dia hidup mewah, rakyat Gaza dibiarkan miskin. Saya balik pada cerita ni lagi sekali. Baik, bila menang saja pilihan raya, Sultan Abdul Aziz, Sultan Muhammad bin Abdul Aziz panggil pada waktu itu pemimpin Palestin, ada pemimpin PLO dan pemimpin Hamas untuk datang ke depan Kaabah. Dia tak boleh menyelesaikan masalah politik Palestin, tapi dia suruh orang-orang politik daripada parti Hamas dan parti Fatah, kamu berbalah seperti mana pun, kamu tak boleh berbunuh sama sendiri. Kamu janji depan Kaabah. Maka kedua-dua pemimpin ini berjanji di depan Kaabah. Buku dia dah habis. Minta maaf, ketika perang ni mula berlaku, kami cetak buku khas untuk tuan-tuan faham apa yang dipanggil sebagai asas politik Palestin. Tapi buku tu selepas kami jual 15,000, kami tak cetak lagi dah sebab dah lama silibus dia. Tapi saya ulanglah silibus yang ada dalam buku tu, iaitu Arus Politik Palestin yang ditulis oleh Tuan Haji Nasai Ismail, pelajar Malaysia yang sedang menghabiskan pengajian PhD dalam bidang geopolitik China dan Asia Barat. Jadi bila saja bai'ah tu dilakukan, orang Palestin ni kemudian tak boleh berperang kerana dah berjanji di depan Mekah. Pemimpin dia dah berjanji di depan Kaabah. Kalau berperang berarti melanggar bai'ah Kaabah, iaitu perjanjian di depan Kaabah. Jadi bila balik ke Palestin tanpa pilihan, orang-orang Hamas dan orang-orang Fatah membentuk kerajaan perpaduan. Ini yang menjadikan kes yang lagi Israel marah. Pertama, kerana dia dah berjanji dengan Fatah. Waktu yang sama, dia tak mau Hamas. Tapi Hamas menang pilihan raya. Fatah tiada pilihan. Perjanjian bai'ah di Kaabah perlu dihormati. Ini di rumah suci Allah. Maka akhirnya kerajaan perpaduan dibentuk. Iaitu presidennya Hamas kata, kami bagi kepada Fatah untuk membolehkan kamu terus mewakili orang Palestin, tetapi kami minta kuasa otonomi di Gaza. Maka Mahmud Abbas bersetuju. Dia kekal presiden. Kuasa otonomi untuk Perdana Menteri Gaza pertama kali diwujudkan pada 2007. Di mana dilantiknya Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri. Manakala Perdana Menteri di tebing barat diberikan kepada Fatah, di mana dilantik Muhammad Satiyeh sebagai Perdana Menteri. Jadi sejak itu Israel marah, dia tak boikot tebing barat sebab tebing barat Perdana Menterinya adalah Fatah. Dia boikot sebelah Gaza kerana Gaza Perdana Menterinya orang Hamas. Baik, 1993 nak bawa kepada boikot 2007 ni, dalam perjanjian Oslo, tanah Gaza ni akan menerima 600 trak bantuan setiap hari daripada masyarakat antarabangsa. Jadi Gaza setiap tahun bermula 1993 dipersetujui dalam perjanjian Two State Solution, pintu pagarnya ini dibuka. Gate Rafah gate ni dibuka. Apa yang dalam perjanjian 600 trak sehari mengikut keperluan rakyat Gaza, 2.3 juta rakyat Gaza. Maka selepas itu, sejak itu semua bantuan daripada negara-negara di dunia, daripada NGO dunia, daripada World Food Program dunia, daripada WHO dunia, daripada United Nations Work and Relief Agency dunia, ini semua bawah PBB. NGO Malaysia dan NGO seluruh dunia semua masuk ke Mesir. Di sana Mesir melalui Palang Merah di bulan Sabit Merah Mesir mengatur bantuan masuk ke pintu Rafah. Dan di situlah rakyat Palestin menerima bantuan daripada 1993. Sebaik saja Hamas menang pilihan raya, dia terus sekat pintu tu ditutup. Maka berita orang-orang Gaza kelaparan sampai kepada orang Eropah. Itulah bermula Freedom Flotilla. Jadi tuan-tuan kena faham panjang. Dia bukan Sumut ni bermula tahun lepas. Sumut hanya nama yang ke-38 bagi pelayaran ni. Dia bermula 2007, di mana Freedom Flotilla Coalition FFC yang turut berlayar tahun ni bersama kami memulakan pelayaran. Kerana Gaza disekat dan rakyat Gaza yang pada waktu itu mencapai sekitar 2 juta orang kelaparan secara mendadak. Di mana Israel menutup pintu Gaza kerana balas dendam.
kepada Hamas yang telah dipilih untuk menjadi pemimpin di Gaza. Hamas ada kuasa otonomi. Maka kerana Hamas ada kuasa otonomi, Israel kata perjanjian Oslo tak terpakai sebab dia janji perjanjian Oslo dengan Fatah. Bila Fatah bagi saja Gaza kepada Hamas, berarti telah melanggar perjanjian. Maka duk bertengkak-tekak orang politik dunia ni, bertekak-tekak orang politik dunia mengkritik segala macam, orang awam mengambil langkah. Nak tunggu politik dunia menyelesaikan masalah Gaza bila kita tak tahu. Maka orang-orang Eropah ni berlayarlah dari pelabuhan di sekitar Eropah menghantar bantuan makanan pergi ke Gaza. Pelayaran yang pertama saja berjaya sampai 5 bot. Tapi misi yang seterusnya disekat Israel, ditangkap, ditembak. Misi 2010 menyebabkan 10 peserta syahid. Ingatlah, Mavi Maivara adalah sebahagian daripada pelayaran flotilla ke Gaza. Ditukar nama je. Kerana Mavi Maivara, dia menggunakan kapal Mavi Maivara. Dia berlayar daripada Turki, dia isi 600 orang pejuang ataupun dia isi 600 orang aktivis, dia bawa makanan. Bila saja daripada Turki nak pergi ke Israel ni dekat, hanya 5 hari perjalanan, maka dia masuk saja, tentera Israel, komando Israel serang dia. Menjadikan Mavi Maivara adalah flotilla yang paling berdarah kerana dia mensyahidkan. Syahid kerana 10 yang meninggal adalah pejuang daripada Turki, kerana aktivis daripada Turki. Berarti saya bagi tahu dekat tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, perjalanan ini bukan yang kedua. Kalau tuan-tuan kata gagal, ini bukan kegagalan bakal kedua. Dia telah pun gagal daripada dulu dalam konteks menghantar makanan, tapi dia berjaya dalam konteks menyedarkan masyarakat dunia. Kerana Freedom Flotilla ni bergerak, masyarakat awam ni tahu. Kalau nak tunggu orang politik di PBB, tuan-tuan nak ambil berat tak benda yang orang bincangkan di PBB? Kalau nak menunggukan sidang politik, perbincangan di kalangan ahli politik, tuan-tuan benar berminat ke nak dengar forum-forum politik? Tuan-tuan ada kepercayaan tak forum-forum politik boleh menyelesaikan masalah Palestin? Maka untuk membolehkan tuan-tuan kekal mendengar, maka dipanggil usaha masyarakat awam untuk masyarakat awam. Supaya perbincangan kalangan orang Palestin, kepenjaman tentang nasib Gaza, kita bincang kerana kita berada di depan, tuan-tuan berada di belakang. Kita bercakap secara langsung tanpa ada prejudis. Dengan menyanggap bahawa kalau harapkan orang politik sampai bila pun tak selesai. Harapkan PBB, harap PBB sampai bila pun tak selesai. Dan tuan-tuan pun dah jadi malas nak membacanya. Maka kita rasa ia adalah satu perkara yang sangat menyedihkan. Kerana pengetahuan orang mengenai Gaza, Palestin dan tepi barat akan merosot. Kerana prejudis masyarakat awam untuk membaca berita-berita yang datang daripada lobi politik telah merosot. Berlaku decline, penurunan kepercayaan ataupun defisit kepercayaan. Takkan kita nak biar? Untuk meningkatkan keyakinan dan perbincangan semula mengenai Gaza, maka flotilla ini diteruskan. Sama ada kita berjaya atau gagal menghantar bantuan sampai ke Gaza, kita berjaya dari segi menyedarkan masyarakat dunia, Gaza jangan dilupakan. Palestin masih ditindas, genosida berlaku, pengabaian berlaku, kekurangan makanan berlaku. Kita masih menang dalam bab tu. Dalam bab jangan dunia melupakan Gaza. Itu tuan-tuan kena ingat. Yang kedua, saya nak ingatkan tuan-tuan yang hem ni kan. Bila tuan-tuan tuan-tuan tak tahu apa-apa, tuan-tuan jangan hukum saya. Tuan-tuan mengeluh kerana tuan-tuan mendengar perkara-perkara yang berada di luar nalar dan kebolehan tuan-tuan berfikir. Jangan salahkan saya. Jadi jangan masuk mengeluh dalam page saya. Kalau tuan-tuan tak mau mendengar, dunia dan orang yang tidak mendengar kisah Palestin dah ramai. Tuan-tuan boleh pergi. Sebab kisah Palestin ini hanyalah kisah minoriti. Di kalangan umat Islam pun dia kisah minoriti, di kalangan umat dunia pun dia kisah minoriti. Dia kisah sejumlah orang-orang kecil yang ditakdirkan mencintai Palestin. Jadi dia bukan isu popular. Tak payah mengeluh, tak payah merasa bosan, tak payah merasa apa. Scroll je sekejap lagi, tuan-tuan akan jumpa kisah orang menari. Tuan-tuan akan jumpa kisah orang menari. Kisah-kisah yang mudah untuk tuan-tuan dengar sesuai dengan tingkatan akal tuan-tuan. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, bila 2007 dan kemudian sampailah tahun lepas sumut ini bergerak, dia bergerak dengan kesedaran bahawa semakin kuat kesedaran masyarakat dunia, semakin kuat tingkatan dia. Tuan-tuan di Malaysia akan rasa biasa sebab kita bukan negara berpengaruh. Tetapi orang-orang Eropah ni dia belayar bersungguh-sungguh. Orang Itali dia belayar bersungguh-sungguh. Orang Jerman dia belayar bersungguh-sungguh. Kerana Itali dan Jerman ni malu. Rakyat dia malu kerana ketika undian 159 undi diberikan kepada Palestin Merdeka, Jerman dan Itali pemimpin dia berkecuali, tak mau undi. Sokong pun tidak, bantah pun tidak. Maka orang-orang Itali dan orang-orang Jerman tak boleh angkat muka di Eropah dalam hal Gaza. Kerana Sweden, Switzerland, United Kingdom yang menubuhkan Israel, Perancis, Ireland, Finland, Slovenia,
adalah negara-negara yang Greece, semua telah menyokong Palestin mereka. Maka tahun ini usaha orang Jerman dan usaha orang Itali lebih agresif untuk membolehkan sekiranya apa-apa saja usaha dibentangkan oleh orang untuk Gaza dan Palestin, negara mereka ini mengubah fikiran. Kerana di Eropah ni dia selalu percaya, orang Eropah ni dia percaya dalam Komrad ni maksudnya aliran kiri lah. Saya tak begitu setuju dengan Komrad sebab saya datang daripada aliran idealis. Tapi dalam kes ni kita bergerak sekali lah dengan orang aliran kiri asalkan demi Gaza. Dalam ideologi Komrad, desakan rakyat yang menentukan cara pemimpin berfikir, bukan cara pemimpin berfikir yang menindas kehendak rakyat. Dalam ideologi Komrad, istilah Komrad dia pakai kita rakyat yang menentukan bagaimana pemimpin kita berfikir. Okey, itu Komrad. Jadi mereka bertindak dengan percaya dengan ideologi yang sangat-sangat kemas, iaitu kita bertindak dan kita berbuat kerana kita yakin hanya kita yang boleh mengubah pemikiran pemimpin kita. Saya seorang idealis. Walaupun perkara tersebut nampak mustahil, tetapi kalau dia ada peluang kecil, kita tetap laksanakan kerana kita tak ada pilihan yang lain. Sebab tu saya bagi tahu kepada rakan-rakan yang mencela sumut, tak ada masalah. Rakan-rakan yang kritik sumut, tapi tuan-tuan datang dengan idea. Kalau tuan-tuan kata sumut tak berkesan sebab makanan tak boleh sampai, Papa Gomo, Pok Teh, orang-orang yang menentang sumut, tuan-tuan buat satu idea. Macam mana kita boleh buat untuk Gaza? Saya akan sokong. Saya akan bersama dengan tuan-tuan. Masalahnya, tuan-tuan kritik sumut, tapi tuan-tuan pun tak ada idea. Tuan-tuan pun duk percaya bahawa pintu Rafah dibuka. Ni nak cerita kepada mereka yang percaya kepada dongeng Israel tentang pintu Rafah dibuka. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, boleh Google dan baca laporan dia. Saya jelaskan Dalam laporan yang dikeluarkan baru-baru ini, iaitu 12 hari bulan April, tak lama, nak cari mudah. Iaitu laporan yang dikeluarkan oleh PBB, dilaporkan oleh Al Jazeera. Tuan-tuan boleh dapat juga daripada Reuters, tuan-tuan boleh dapat daripada The Guardian, tuan-tuan boleh dapat daripada mana online akhbar-akhbar utama yang menyediakan laporan ni. Saya tak pasti laporan ini disediakan dalam bahasa Malaysia ataupun tidak. Dalam laporan yang dikeluarkan pada 12 April 2026, dengan mengambil kira ceasefire selama 6 bulan. Ceasefire 6 bulan bermula bila? Ceasefire 6 bulan bermula selepas 7 hari sumut flotilla pertama berakhir. Sebab tu bila kita hero-herokan sumut ni, orang lupa fakta sumut. Bila sumut ditahan 3 hari bulan, dibubarkan dan kemudian dibebaskan pada 4 hari bulan. Kemudian 22 hari bulan ketika sumut berlayar, 22 September ketika sumut berlayar, meledaknya sokongan ke atas Palestin, tekanan ke atas Amerika dan Israel menjadi kuat. Akhirnya pada 10 hari bulan Oktober berlaku ceasefire. Ini yang sumut nak, makanan tak sampai tapi dapat ceasefire. Ini yang nak, makanan tak sampai tapi dapat suara kemerdekaan untuk Palestin 157 buah. Ini yang sumut nak. Maka dapatlah ceasefire. Tapi setelah dinilai ceasefire tu selama 6 bulan, yang mana Papa Gomo kata suruh masuk jalan Rafah, dia pergi hantar. Kalau dia berjaya, saya ikut dia. Papa Gomo bergabung dengan Pok Teh, bergabung dengan siapa pun. Saya rasa dana orang akan bagi. Kamu boleh masuk pintu Rafah, saya akan ikut. Apa yang berlaku di pintu Rafah? Israel menurunkan truk bantuan daripada 600 yang dia janji dalam perjanjian. Dia benarkan 60 je. Pada tahun-tahun yang pada hari-hari tertentu dia naikkan 100. Tapi ketika perang Israel dengan Iran dan Israel dan Amerika dengan Iran, pernah dia turunkan sampai 20 bantuan truk sehari. Tuan-tuan boleh bayangkan 600 truk yang diperlukan oleh rakyat Palestin, 2.3 juta orang yang ada di Gaza, yang dibenarkan hanya 10%. Okey, pada awal-awal perang dia benarkan banyak masuk. Pada awal-awal ceasefire. Jadi dalam laporan ini mengatakan sepatutnya 141,000 truk masuk sepanjang perjanjian. Tapi yang masuk hanya 37,000 truk. Menjadikan jumlahnya hanyalah mencapai sekitar kurang 30%. Lebih teruk lagi dalam perjanjian ni, 9,700 truk yang membawa minyak perlu dibenarkan masuk untuk menghidupkan jana kuasa, bagi membolehkan hospital beroperasi, rumah orang awam beroperasi. Tapi Israel hanya membenarkan 1,700 truk minyak masuk untuk menghapus dan melemahkan gangguan bekalan tenaga di Gaza. Berarti dia hanya 14%. Dalam perjanjian ini, 17,000 rakyat Palestin daripada 170,000 yang cedera. 17,000 yang cedera tak boleh nak dirawat dalam hospital dalam Gaza. Sebab kemudahan asasnya tak ada. Maka tuan-tuan, 17,000 ni dah sepatut boleh keluar. Israel benarkan sekarang sejak 6 bulan perjanjian kurang daripada 500 orang yang dia dah persetujui dalam perjanjian untuk mendapatkan rawatan keluar. Maka itu Global Sumut Flotilla berpandangan kena buat satu lagi tekanan, iaitu berlayar. Kerana kalau biar, ndang mudah. Maka tu saya kata
kalau Papagomo, kalau Pok-Teh dan kalau mereka yang lain ada idea yang lebih baik untuk membantu Gaza, dengan tak percaya kepada, jangan duk makan bohong Israel. Pintu Rafah, pintu Rafah, pintu Rafah, pintu Rafah pun kamu tak tahu kat mana. Pintu masuk makanan bukan nama pintu Rafah, nama dia pintu Karem Abu Shalom. Pintu Rafah tu pintu immigration, adik oi. Nama sebenar kalau kamu ambil berat tentang menghantar bantuan di Rafah, pintu makanan untuk Rafah nama dia Karem Abu Shalom, masuk ikut Israel. Dan satu lagi nama pintu dia Nit Zarem. Jadi dia kan duk main pintu Rafah, maksudnya mengaji hal Palestin tak habis. Pintu Rafah, pintu immigration. Bantuan makanan masuk ke Rafah, nama pintu dia pintu Karem Abu Shalom, adik oi. Lagi satu masuk melalui Gaza Tengah, nama dia pintu dia adalah pintu Nit Zarem, adik oi. Jadi bila kamu faham, kamu tahu keadaan yang sebenar, taklah kamu joget benda yang kamu tak reti apa itu lirik dan tariannya. Maka joget kamu sumbang. Berarti apa yang sedang kami perjuangkan adalah mencapai apa yang telah diperjanjikan. Dulu kita berjuang sekali, kita rasa sebahagian daripada usaha kita bawa ceasefire. Sekarang kita berjuang lagi supaya ceasefire ini memenuhi kuota dan juga rakyat Palestin yang ketiadaan sumber makanan kerana bekalan makanan yang sangat rendah. Rakyat Palestin yang kehilangan sumber minyak kerana bekalan minyak yang dibenarkan masuk kurang 14%. Rakyat Palestin yang jumlah mereka sepatutnya dibenar keluar daripada tanah Palestin melalui pintu Rafah sebab pintu immigration. Dibenarkan keluar melalui pintu Rafah untuk mendapat rawatan di negara-negara ketiga, jumlahnya kurang 500. Maka pelayaran ini berlayar. Baik. Waktu Sumut Flotilla pertama berlayar, 22 September apa? 22 September 2025 adalah hari di mana hari di mana United Nations General Assembly ataupun Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu nak adakan perhimpunan. Maka semua orang Eropah keluar nak tekan kerajaan Eropah yang tak pernah mengundi Palestin merdeka. Alhamdulillah. Di atas tekanan kawan-kawan kita di Eropah, kerana pelayaran ini adalah made in Europe, Global Sumut Flotilla yang ke-38 kita belayar dulu adalah made in Europe. Maka akhirnya negara-negara Eropah yang dulu menjadi sekutu Israel mula menyokong Palestin. United Kingdom, Spanyol, Perancis. Ini antara, kemudian datang Norway, kemudian datang Iceland, datang Finland, datang Sweden, datang Switzerland, dan kemudian termasuklah di luar daripada Kesatuan Eropah iaitu negara G7, sekutu kuat Israel iaitu Canada, dan kemudian Australia. Jadi dengan kejayaan tersebut, tahun ni kita buat lagi. Waktu kita belayar di laut, ingat 22 hari bulan April, tak berapa hari lagi, akan diadakan European Conference. GSF Sumut Flotilla Parliament Conference akan diadakan 22 hari bulan di Brussels, Belgium. Kenapa buat di Brussels? Kerana Brussels adalah kota politik untuk Eropah. Kerana di Brussels lah bertempatnya Kesatuan Eropah punya ibu pejabat. Sidang ini akan disertai oleh aktivis dunia, oleh wakil daripada PBB, oleh ahli parlimen seluruh dunia, terutama parlimen Eropah. Saya dengar khabar ahli parlimen Malaysia pun nak pergi. Daripada kerajaan dan pembangkang akan datang juga untuk menyatakan pandangan dan suara mereka. Saya harap semua ahli parlimen yang selama ni duk berkompang pompang pasal Palestin datang berucap di GSF Parliament Conference untuk menyatakan pendirian Malaysia. Dan di sana satu deklarasi akan dibuat mengenai Gaza. Deklarasi ini menyentuh mengenai hak untuk rakyat Gaza dibebaskan daripada cengkaman Israel kerana Israel masih menduduki 52% tanah Gaza. Yang kedua, hak untuk rakyat Gaza dibebaskan daripada apartheid, penindasan ni, hak untuk diselamatkan daripada genosida. Ada tuan-tuan masuk je dekat page je baca GSF Parliament Conference 2026. Dia ada 22 hari bulan di Brussels. Ketika conference diadakan di Brussels, kami ni berlarak di perairan sama juga. Api dinyalakan di air, di perairan oleh armada laut, semangatnya menyala di darat untuk tujuan mencari perubahan. Maka itu tuan-tuan, saya jelaskan kepada tuan-tuan yang mana menentang dan tak faham tentang Sumut. Itu yang dipanggil GP. Kami ini hadir. Saya Ahmad Faizal ni dipilih sebagai GP kerana kami diminta menerangkan kepada masyarakat awam di Malaysia. Ada 58 lagi GP yang mana mereka mewakili masyarakat Colombia, ada yang datang daripada Argentina, ada yang datang daripada UK, datang daripada benua Eropah, segala macam lah. Saya pun tak tahu GP-GP yang lain tu berapa, daripada mana negara dia, tapi ada 60 peserta di bawah kota General Participant. Dan General Participant Malaysia ni saya dan Ahmad Faizal. Kerja kami dengan seorang lagi nama Faiz menjelaskan pada tuan-tuan secara panjang lebar tentang misi ini. Dekat sini sejuk Lautan Mediterranean. Tapi bagi pembenci-pembenci Sumut, dia masuklah. Macam saya kata tadi kan, duk maki kata wayang apa semua, sebab dia harap saya ni melatah. Bila saya latah marah, dia akan potong.
Pertama, mereka nak tani sumut ni sebagai sumut yang gagal. Kerana mereka tak faham sejarah sumut haruslah dibaca daripada 2007. Iaitu sejarah di Flotilla Coalition. Mereka harus ingat sumut ini disokong perjalanan ke atas Palestin, semua disokong. Sumut bukan baru. Zaman Datuk Najib 2010 kita pun hantar dalam Mavi Maibara. Mavi Maibara 600 aktivis. Malaysia ada aktivis, cuma yang syahid adalah aktivis daripada Turki. Bukan baru Malaysia menyertai flotilla ni. Cuma sumut ni saja nama yang ke-38 dan 40. 39 yang Dr. Fatimah naik tu dikekalkan nama Freedom Flotilla Coalition. Jadi sumut yang ada sekarang 2.0 dari sumutnya. Tapi dari segi sejarah tahun 2007 dia adalah perjalanan yang ke-40. Untuk tuan-tuan faham. Jadi bila tuan-tuan nak mencela dan tuan-tuan nak menghina, dan tuan-tuan kemudiannya mengkritik, kita tanya pada tuan-tuan. Kalau Pok Teh, kalau Papa Gomo dan kalau semua yang seangkatan dengan dia ada idea lain, kita akan ikut. Kerana semua orang boleh buat apa saja bagi memastikan Gaza terbela. Tapi kalaulah kamu menentang sumut hanya kerana di belakangnya kamu syak kata Perdana Menteri terlibat, kamu nak hentam sumut ni sampai lumpuh, kamu nak hentam misi ke Gaza sampai lumpuh untuk memenuhkan nafsu politik kamu kerana Perdana Menteri berada di belakang ni, ia adalah satu benda yang di luar kawalan kami. Kerana kami datang bukan suruhan. Waktu sumut pertama bergerak tuan-tuan, saya masih ingat sumut pertama bergerak, keadaan sangat doif, tak ada siapa hantar dekat airport. Saya sampai ke lapangan terbang, seorang peserta ni tak ada kefiah. Punya susah hidup kami. Jadi dia tak ada kefiah. Saya pun kata, rasanya isteri saya bagi 2 kot kefiah. Saya buka-buka, bagilah kat dia. Duduklah kami dekat airport tu, makan pun orang tak sediakan, minum pun orang tak sediakan. Datang sebagai musafir sumut. Maka kami pun sampailah. Kami tak tahu apa berlaku di Malaysia. Cuma kami datang kerana kami telah mengikuti sejarah perjuangan Global Flotilla Coalition ni. Bila kami belayar, saya pun buat kerja saya. Saya pun tak diberi tugas pun buat konten. Kerana saya dijemput hadir je, kerana saya selalu cakap tentang Palestin sejak dimerdekakan. Maka kita buat konten, maka sumut ni tiba-tiba menjadi hot. Bila sumut menjadi hot, dan kemudiannya tuan-tuan mendapat perhatian, bila balik berlakulah insiden di mana sumut ini dianggap politik kerana Perdana Menteri datang. Sejak tu habis semua tentang sumut dipertikaikan. Orang lupa tentang Gaza. Biar Gaza mampus asalkan dia menjadi misi penting menjatuhkan orang-orang politik. Biar apa jadi pada orang Palestin, sumut mesti difitnah kerana dia ada kaitan mempopularkan orang politik. Teruklah saya. Macam mana saya nak buat tu? Itu di luar kawalan saya. Yang saya boleh berada dalam kawalan saya adalah bercerita pada tuan-tuan, ini adalah kisah Gaza. Insiden yang membabitkan politik di luar kawalan saya. Saya bukan orang politik, tapi saya hamba Allah yang biasa macam tuan-tuan datang. Kalau orang politik melintas di atas, itu hal orang politik. Kalau orang politik melintas di bawah, itu hal orang politik. Tapi Gaza kekal di situ. Ahli politik boleh datang dan pergi. Kita dah ada 10 Perdana Menteri, tapi Gaza tetap berada di situ. Gaza berada dalam keadaan ditindas lebih lama daripada sejarah Perdana Menteri kita. Sebab Malaysia menerima Perdana Menteri yang pertama 1955. Sebelum mereka 1957. Gaza telah ditindas 1948. Kita dah tukar 10 Perdana Menteri, Gaza kekal nasib dia sama. Palestin kekal nasib dia sama. Berarti Perdana Menteri di negara mana pun boleh bertukar. Termasuk di negara kita datang dan pergi. Tapi mana-mana Perdana Menteri yang datang, kalau dia berjiwa Islam, dia mesti menyokong Gaza. Sebab inilah Tengku Abdul Rahman. Kalau tuan-tuan tengok balik, selak balik teks ucapan Tengku Abdul Rahman 1955, lepas Parti Perikatan menang pilihan raya, Tengku Abdul Rahman pergi ke mana? Sidang yang pertama Tengku Abdul Rahman hadir adalah sidang Afrika Asia, iaitu negara-negara yang pernah dijajah oleh Barat. Maka sidang ni dibuat di Indonesia. Apa ucapan Tengku Abdul Rahman? Kita semua dah merdeka daripada penjajah, tetapi masih ada Gaza, yang masih ada Palestin yang dijajah oleh Israel. 1967 tahun OIC dibina, Tengku Abdul Rahman pergi lagi. Apa Tengku Abdul Rahman berucap? Malaysia akan berjuang bersama negara-negara OIC untuk memerdekakan Palestin. Berarti kisah pemimpin kita menyokong Palestin ni dah lama. Dah lama pemimpin kita menyokong Palestin. Jadi kalau selepas ni siapa pun naik jadi pemimpin, tak kira daripada parti A daripada parti B, adalah janggal kalau dia tak menyokong Palestin. Adalah janggal kalau dia Muslim dan datang daripada parti Islam yang diundi oleh 63% pengundi Islam di Malaysia. Tak kira bendera apa dia pakai, adalah aneh kalau dia tak menyokong Palestin. Kerana pemimpin-pemimpin daripada negara kafir yang berada di Eropah sekarang, yang bertungkus lumus membela Palestin seperti Spanyol,
Pemimpin-pemimpin yang ada daripada negara Eropah yang bukan Islam, yang bertungkus lumus untuk membela Palestin seperti Norway dan Ireland. Pemimpin-pemimpin daripada negara Amerika Latin yang bukan beragama Islam, yang bertungkus lumus membela Palestin daripada Brazil sampai Chile dan sampai Colombia. Mustahillah di Malaysia pemimpin Islam yang datang daripada mana-mana parti tiba-tiba tak nak menyokong Palestin. Dia mesti menyokong Palestin. Bila dia mesti menyokong Palestin, dia mesti bersama dengan NGO. Pasal NGO kita ni memang NGO yang menyokong Palestin. Kalau tahun depan siapa menang pilihan raya pun, tahun balik mana siapa menang pilihan raya, NGO ni NGO Malaysia. Maka dia pergi bercakap pada mana-mana ketua negara, bantulah kami nak pergi Palestin. Kalau kerajaan kata tak nak bantu, dia pergi sendiri. Tapi eloklah dia minta tolong kerajaan sebagai tanda dia ni rakyat kepada sebuah kerajaan Islam. Kalau kerajaan bantu, maka jadinya sama. Jadinya sama. Bukanlah Datuk Najib menunggang Mabi Maibara. Dia tak tunggang Mabi Maibara waktu dia menyokong Mabi Maibara. Bukan Tengku Abdul Rahman menunggang Palestin ketika dia menjadi Perdana Menteri tahun 55 dan dia berucap di tahun 67 di sidang OIC yang pertama. Dia tak menunggang Palestin. Tun Razak, Tun Hussein menyokong Palestin. Sampai Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia menyokong Palestin. Dr. Mahathir Mohamad tak pernah menunggang isu Gaza, tak pernah menunggang isu Palestin, walaupun dia orang pertama yang menganjurkan sidang pra menggunakan standard undang-undang antarabangsa Convention Geneva. Dia anjurkan persidangan di Kuala Lumpur. Ketika waktu itu Mahkamah Jenayah Antarabangsa tak berani nak bicarakan Gaza. Dr. Mahathir yang buat persidangan yang pertama, yang mana dipanggil persidangan copy and paste standard Mahkamah Dunia, hujah dengan hujah Mahkamah Dunia, keputusan dibuat bahawa Israel adalah sebuah negara apartheid dan pembunuhan ke atas orang Palestin adalah genocide. Dr. Mahathir buat dulu. Cuma kerana waktu itu Afrika Selatan belum muncul untuk membawa isu ni ke negara peringkat antarabangsa. Jadi kisah Gaza bukan kisah politik. Barang siapa yang menjadi pemimpin Malaysia dan dia tidak menyokong Gaza, dan dia seorang Islam yang diundi oleh 63% pengundi Islam, anehlah pemimpin tu. Aneh. Kalau pemimpin itu dipilih dan dia menyokong Gaza, dia bukan istimewa, normal. Memang sepatutnya dia sokong Gaza. Kerana dia Islam, dia diundi dan dia mewakili negara 63% Islam. Jadi, kalau pemimpin itu menyokong semua benda berkaitan dengan Palestin, itu normal. Tanggungjawab dia. Di dunia dan di akhirat dia kena jawab. Kalau dia tak menyokong, itu baru aneh. Mana mungkin kamu pemimpin sebuah negara Islam yang diundi oleh negara Islam, Perlembagaan Islam Agama Persekutuan, kamu dipilih oleh majlis raja-raja melalui kuasa Di-Pertuan Agong yang merujuk pada raja-raja Melayu, yang mana raja-raja Melayu melindungi Islam dan melindungi orang Melayu. Tiba-tiba kamu tidak menyokong Palestin. Waktu itu barulah kisah dia aneh. Yang menyokong Palestin sekarang tak ada istimewa. Dia normal. Kalau dia tak sokong Palestin, dia aneh. Malah dia mungkin munafik. Kalau dia tak menyokong, dia menyokong Palestin, itu normal. Tanggungjawab dia sebagai manusia dan tanggungjawab dia sebagai Islam. Atas dunia dia kena jawab pada pengundi dia, di akhirat dia kena jawab pada Tuhan dia. Tapi kalaulah dia tak menyokong Palestin, hanya kerana dia takut ke Amerika, dia nak berniaga dengan Israel, dia dengar pandangan-pandangan orang Islam yang bukan penyokong Palestin di Malaysia, barulah dia ni aneh. Kemungkinan boleh dihukum munafik. Jadi jangan panik dan jangan rasa pelik. Kata mana-mana Perdana Menteri di Malaysia yang menyokong perjalanan sumut, yang menyokong Palestin, kerana dia sejak yang pertama Tengku Abdul Rahman sampailah Datuk Seri Anwar datang daripada pelbagai parti, tak pernah seorang pun yang tidak menyokong Palestin. Dahaga nak minum air tak boleh atas dek ni. Saya belanja kat tuan-tuan dulu, rehat sekejap. Saya belanja kat tuan-tuan dulu kapal 13,000 orang. Tuan-tuan nak tengok kapal-kapal yang berlayar hari ni. Saya boleh belanja daripada zon yang dia tidak dianggap sensitif. Bagi saya rehat sekejap. Okey. Tuan-tuan boleh nampak, ini adalah fleet yang ada di hadapan. Saya zoomkan. Harap tuan-tuan nampak matahari sedang menjuluh ni. Alhamdulillah boleh zoom. Ini fleet yang ada di depan. Saya cari angle yang cantik untuk tuan-tuan nampak. Kalau tuan-tuan nampak, kata nampak Saya boleh baca sikit tulisan tuan-tuan. Ini fleet yang ada di depan. Kalau tuan-tuan nampak, kata nampak. Ini konvoi yang ada di depan. Yang ada di depan saya ambil daripada sebelah sana untuk tuan-tuan tengok. Kamera saya bila zoom lagi kuat goyang. Nampak Ya, ini fleet yang ada di depan. Okey, ini fleet yang ada di depan di bawah suluhan matahari Okey, ini fleet yang ada di depan daripada 38 kapal yang ada. Kapal tu je solo. Nampak tak? Kapal tu je masih solo bersendirian. Ini fleet yang ada berjiran dengan kami. Ini fleet yang berjiran dengan kami.
Di belakang masih ada banyak lagi fleet yang sedang menyusul. Berarti kami tidaklah ke depan dan tidaklah ke belakang. Nampak Ini dua. Yang dekat nampak tak yang jauh tu? Di atas permukaan air nampak tak yang jauh tu? Dan yang belakang yang sedang mengibarkan bendera Palestin dengan meriah ni adalah fleet yang paling dekat. Saya tak boleh corner lagi. Kalau corner lagi nampak ke kapten saya. Itu satu larangan. Okey, tengok-tengok fleet di belakang. Saya nama kapal sebelah ni pun saya tak tahu. Okey, ini adalah fleet yang ada berjiran. Okey. Dan ini di sebelah dekat kami tak ada fleet. Dan saya tunjuk lagi sekali, ini fleet yang ada di depan. Harap tuan-tuan dapat dengan, kerana fleet ni disusul oleh cahaya matahari. Dia jadi buruk-buruk cantik je. Siluet jadi dia. Okey, ini fleet yang ada di depan. Saya harap tuan-tuan nampak. Sebab ada tiang layar saya tu. Sekejap saya naikkan ni bagi lurus dulu. Saya belanja tuan-tuan betul-betul lah. Belanja fleet boleh panggil. Ini yang ada di depan. Yang paling banyak di celah ni saya kena pegang tali betul-betul tu. Badan saya dah ikat hari ni, tak risau kalau saya jatuh, tali pengikat dah ada. Cuma saya nak elak sakit, kena jaga. Jatuh buat tali pengikat ada pun sakit badan buat apa. Okey, nampak okey, ni view dia. View di bawah matahari, dia siluet cantik sikit. Ini view dia. Ini fleet yang ada di depan. Sebahagian daripada 38 kapal. Okey, saya tunjukkan pada fleet yang ada di sebelah sana. Okey. Okey. Tadi saya belanja tuan-tuan kapal Greenpeace yang membantu kami. Greenpeace telah pun menyertai untuk pertama kali Greenpeace dan juga Open Arm menyertai pelayaran ni. Greenpeace adalah satu NGO antarabangsa. Walaupun dia tak fokus pada humanitarian, tapi dia ada armada di laut kerana dia fokus pada alam sekitar. Dia membantu dengan menghantar kapal hospital dia untuk mengiringi perjalanan kami sampai ke zon kuning. Okey. Okey, tuan-tuan dah nampak Kemudian saya tunjukkan pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh nampak lah. Ini satu lagi fleet yang ada di sebelah kanan kami, 3 kapal. Dan saya nampakkan Greenpeace. Nampak tak kapal belakang tu? Ini satu lagi fleet. Okey, yang tu adalah Greenpeace. Sekejap, mana saya tak boleh corner. Tu Greenpeace. Saya tak boleh corner banyak, nanti nampak kapten saya. Tu kapal Greenpeace. Okey, Greenpeace ada bersama kami. Dia membuat perjanjian akan mengiringi kami sampai ke garisan kuning. Bersama satu lagi NGO yang juga menyediakan kapal hospital. Dia ada mekanik. Dia ada kapal dalam kapal ni macam-macam lah. Satu lagi adalah Open Arm. Tapi saya tak nampak kapal Open Arm. Selalunya kalau Greenpeace ada dekat sini, Open Arm akan berada jauh sikit supaya mereka boleh mengawal jarak untuk menghantar denggi ataupun bot mereka kalau berlaku kecemasan. Okey. Habis dah saya belanja tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan suka view ni. Dipanggil view siluet. Di mana tuan-tuan dapat melihat kapal-kapal berlayar tanpa layar kerana angin tak cukup kuat. Sebahagian dah pakai layar. Kapal saya belum lagi. Kapten bangun baru kita akan pakai layar. Hanya kapten yang boleh berkuasa menurunkan layar dan menentukan sama ada pakai enjin atau tidak. Ini fleet depan Satu pemandangan biasa bagi saya, tapi saya tayang lama lah kot. Kalau tuan-tuan rasa macam wah best dapat tengok lautan Mediterranean ketika matahari tegak di langit dan kapal-kapal sedang berada dalam fleet siluet, iaitu bersedikit gelap kerana cahaya matahari. Okey. Sekali lagi saya belanja bagi mereka. Ni kapal dah stable sikit. Okey, tuan-tuan akan dapat lihat siluet yang lebih cantik Saya belanja siluet yang lebih cantik. Okey, ni. Siapa nak rakam lah. Saya pen slow-slow Lepas tu nak buat lagu korang kan suka buat lagu-lagu macam-macam lah. Korang letak lagu-lagu sesuai untuk momen-momen yang sangat menarik ni. Kapal-kapal yang penuh di bawah matahari tegak di langit di lautan Mediterranean. Hari-hari yang sunyi bagi semua peserta kerana malam ramai yang berjaga. Jadi pagi dan waktu begini belum ada aktiviti. Petang sedikit selalunya waktu berselisih akan ada kapal-kapal yang mula menyanyi. Kapal-kapal yang nak menyanyikan lagu Free Palestine ataupun lagu-lagu chant tentang Palestine, biasanya dia akan info pada kapal-kapal dekat. Jadi kapal-kapal yang berdekatan akan pergi berlayar pada jarak yang lebih dekat. Mereka chant ramai-ramai untuk menghiburkan hati dan menghilangkan stres pada waktu petang. Jadi kita akan dengar lah macam lagu Bella Ciao lah. Lagu saya pun tak pandai chant-chant Palestin ni. Banyak lagu dia. Daripada Brazil lagu lain, daripada Turki lagu lain, daripada Itali lagu lain, France ada lagu lain.
Okey. Satu kapal ni antara 5 ke 7 orang. Nanti sampai ke Itali saja dia akan menjadi lebih padat. Kerana Itali selain peserta dia akan berlayar, dia akan bawa juga peserta daripada Itali naik kapal ni. Kerana di Itali pesertanya lebih ramai, kapalnya kecil. Jadi di Itali kapal saya dijangka akan jadi daripada 5 naik ke 7 atau 8 orang. Sebab daripada Itali ataupun daripada Turki, kalau Turki kekurangan kapal. Sebab Turki nak pergi ke Gaza 5 hari je, Itali nak pergi Gaza 14 hari. Jadi kalau last minute, saya pakai sarung tangan je, sejuk. Kalau daripada Itali ke Gaza, dia masih lagi 14 hari. Kemungkinan besar, Allah maaf, saya kena kali belah sini. Saya kena tak kamera belah sini. Alhamdulillah ada tempat pemegang sikit. Jadi kalau sampai di Itali nanti, kapal saya ni mungkin doktor kena masuk, sebab kami tak ada doktor. Sekarang kawan saya sakit, kawan saya daripada UK, dia muntah laut. Lepas tu dia tak boleh minum air langsung. Bila dia minum air, dia jadi diarrhea, dia ceret-beret. Jadi kita pun bimbang, sama ada dia mabuk laut ataupun dia kena diarrhea, ceret-beret. Jadi penyakit berjangkit ni senang berlaku bagi orang yang tak pernah terdedah kepada jangkitan wabak bawaan air. Sebab kita pakai air yang sangat tak. Dia seorang je, kalau sabotaj semua kena. Okey. Dan kemudian saya jelaskan kepada tuan-tuan, bila kita sampai ke Itali, kalau kapal saya ni naik doktor seorang lagi 6, ada kemungkinan waktu kami singgah di pelabuhan 2 buah negara yang JSF tak benar kami dedahkan. Kami singgah di 2 buah negara lagi. Can you see the Okay. Should I move from here, Captain? you can stay. Okay, I can stay. Just taking the set. Kapten saya kata masih boleh stay, walaupun saya betulkan layar, saya takut saya kena tinggalkan kawasan ni. Dia kata can stay, sebab dia tengok saya pakai tali pinggang keselamatan dah. Tak ada. InsyaAllah lah tahun ni lebih ketat kawalan dia, di mana semua bot ni mula ditiduri oleh kru kapal bermula 1 hari bulan September. Kami masuk pula pada 1 hari bulan April. Kami masuk 8 hari bulan April. Umat kecil tak ikut. Sekarang kita berada di perairan antarabangsa yang jarak kita untuk sampai ke Sardinia, Itali 120 batu nautika. Berarti kita akan ada di Itali untuk sampai kepada kawan-kawan kita, PU Rahmat apa semua yang masih menunggu di Itali tu. Kita akan sampai kepada mereka 21 hari bulan ni. Berarti hari ni 17, 18, 19, 20, 21. 4 hari lagi baru kita sampai ke Itali, dan kita akan berada di Itali 2 hari. Kenapa kena berada di Itali? Sebab kita turun kapal terbang di Spanyol. Di Spanyol kita berlayar tak payah cap pasport, sebab dia ada Schengen dia sebut. Iaitu negara emang negara Kesatuan Eropah, tak payah cap pasport. Itali adalah negara Kesatuan Eropah yang terakhir kita akan duduk sebelum kita berlayar masuk ke negara-negara bukan Kesatuan Eropah. Jadi kita kena singgah Itali, kita kena sign, kita kena cop dokumen pasport kita, tanda keluar daripada Eropah. Kerana Eropah dia ada perjanjian di mana satu wilayah dikira sebagai pasport, tak perlu dicop. Jadi kita akan cop pasport di Itali, barulah kita akan bergerak. Saya rasa lagi cantik kalau saya belanja view sekarang. Kapten saya dah ubah hala, nampak lagi cantik view kapal. Saya belanja dekat dalam view kapal. Kapten saya sedang ubah hala. Tuan-tuan nampak view kapal. Jangan saya zoom sikit. Okey. Tuan-tuan nampak kapten saya sedang ubah hala kapal. Controller is receiving the fuel. Saya bagi tuan-tuan pen. Tengok kapten saya sedang ubah kedudukan hala kapal. Kita nampak lebih cantiklah view kapal-kapal yang ada di depan kami. Okey. Dan saya park betul-betul dalam view ni. Siapa nak record lah. Saya cuba zoom kejap. Habis dah zoom saya pun. Sekejap saya tak nampak pula matahari silau. Tuan-tuan nampak gambar? Oh. Okey. Buat tali ni saya tarik dulu. Okey, siluet dia.
Ni kapal-kapal yang ada di depan saya. Panjang menun di sana tu. Sekejap saya cuba ambil daripada sini, senang sikit. Saya boleh saya ambil track ni, saya lebih senang fokus. Yes, track ni. Tak boleh nampak okey dah. Tu. Semua yang ada di depan kami tu banyak. Ni pun saya tak tahu kapal apa yang paling dekat dengan kami ni. Tapi yang paling banyak di zon tu lah. Zon ni paling banyak. Saya pen sekali lagi belanja tuan-tuan. Matahari panas, kadang-kadang out focus kerana matahari berada di puncak. Saya tak pasti kapal apa yang ada depan ni. Saya pun tak boleh nak baca. Mood 10 pagi macam ni tuan-tuan, pasal pelayaran malam sangat meletihkan. Ni di di lautan Mediterranean, nak menuju ke Itali, daripada Itali menuju ke Gaza. Okey, saya patah balik ke saya. Kemudian ada apa ya tuan-tuan nak tanya? Saya masukkan ke dalam, saya masuk dalam ruang kapal sebab kalau tuan-tuan nakkan buku, saya naikkan buku dalam ruang kapal. Sebab saya nak bawa kat sini melayang buku nanti, angin ada. Ada pun tuan-tuan nak tanya apa lagi? Tuan Hari, adakah saya tak boleh nampak soalan ni? Tak ada, kapal tentera tak ada yang ikut. Setakat ni kapal tentera belum ada ikut, walaupun jaminan Spain akan bagi frigate dia. Tapi saya bagi tahu tuan-tuan lah, kapal tentera apa ikut pun tak ada maknanya. Bolehlah dia orang menangkan hati rakyat dan dapat sedikit publicity lah kalau dia orang kata dia orang nak hantar kapal tentera. Tahun lepas macam tu je, kita ada frigate daripada Spain, kita ada frigate daripada Turki. Tapi bila kita kena bombing dekat Kreta, tempat kapal saya tahun lepas kan, Fair Lady kena bombing, 12 kapal kena bom oleh drone Israel. Kemudian kapal Alma, kapal utama, kena bom di Tunisia. Tak ada siapa boleh tolong. Dari segi politik, mereka bolehlah mengatakan mereka mencuba. Ada link tracker, cari link tracker, dah ada dah, ramai orang pakai link tracker dah. Siapa yang ada link tracker tolong bagi tahu abang ni. Saya pun tak pernah check link tracker bang daripada tahun lepas sampai tahun ni. Tapi link kata dekat grup saya, link tracker dah pun dikeluarkan. Dah boleh jejak dah link tracker. Dah boleh tengok, cuma dekat mana link dia saya tak tahu lah bang. Saya daripada tahun lepas pun saya tak pernah ikut link tracker. Saya minta maaf, tapi kawan-kawan yang ada kat sini mungkin boleh bagi tahu link tracker tu ada dekat mana. Sekarang dekat lautan antarabangsa menuju Itali. Dah keluar daripada perairan Spain. Kami lebih kurang 100 batu nautika daripada Sardinia, Itali. Jadi 4 hari lagi baru sampai Itali. 21 hari bulan kami akan sampai Itali. Daripada Itali 23 hari bulan kita akan bergerak meninggalkan Itali, mengambil masa 14 hari untuk sampai ke Gaza. Jadi kalau kita kira 23 campur 14, 5-6 atau 5-6 hari bulan Mei lah baru kita tahu kita sampai ke Gaza. 5 atau 6 Mei kalau tak ada berhenti di mana-mana negara lah. Itu jadual yang ada sekarang. Okay, saya bawa masuk saudara ke dalam untuk tuan-tuan tengok buku. Untuk tuan-tuan yang berminat nak membeli buku Saladin Ayyubi habis. Yang tinggal hanyalah Saidina Umar Khattab, Saidina Abu Bakar. Kemudian kita ada buku Relah Imam Syafi'i. Saya kena gunakan track ni. Ni track keselamatan ni, badan saya diikat kepada track ni. Kalau saya pergi ke mana jatuh pun saya tak erti berenang, ini wajib dipakai. Nasib baik kapten saya bangun tengok saya dah pakai. Kalau tidak mesti dia bebel. Dia sangat partikular kerana setiap nyawa anak kapal dalam Islam nyawa milik Allah lah. Tapi dalam kapal ni, dalam konteks kapal kena faham. Setiap nyawa anak kapal ni adalah di bawah tanggungjawab kapten. Kalaulah saya jatuh dan kemudiannya kapten kena jawab sama ada dia arahkan saya tak pakai kabel. Kenapa dia tak tengok saya pakai kabel? Kabel ni dekat badan dia pasang.
Sebab bergoyang. Semalam saya bawa bot, tak belajar bawa bot pun kita pakai kabel ni. Jadi kalau saya tak pakai, memanglah untung saya senang saya malas nak pakai kabel, sebab kabel ni rumit nak dipakai. Tapi kapten saya akan menanggung akibat. Jadi kerana kita fikir kapten kita pun baik, saya nak live bila masa dia bagi. Tadi dia nak betulkan layar pun dia tak naikkan layar dulu sebab dia tahu saya sedang live. Jadi saya nak bagi kesempatan dia naik layar, saya jual buku daripada dalam kedai. Okey. Tu Ilham dah naikkan dah beg kuning. Ilham tunggu jap, saya akan masuk dalam lepas buka tali keselamatan ni kejap. Tali keselamatan ni selepas dibuka kita masukkan balik dalam cakup badan. Okey, nak kena jaga. Kapten tak suka dia meleret-leret kerana kapten ni penyayang barang. Kapten saya ni rasa saya anak orang kaya Jerman kot. Sebab dia belajar belayar daripada atuk dia. Atuk dia ada pulau di Portugal, dan di dalam pulau tu lah atuk dia ada kapal layar. Jadi daripada kecil, alamak nampak dia pula. Daripada kecil, kata kapten saya, dia tidak dilatih oleh ayah dia, tapi dia cucu kesayangan atuk dia yang dilatih belayar sejak kecil. Dan dia mula belayar pergi ke lautan Baltik, dia mula belayar pergi ke lautan-lautan besar termasuk Mediterranean ketika dia masih remaja. Dan bila dia berumur 20 tahun lebih, dia dah beli kapal sendiri dah. Kerana tu saya syak, kata kapten saya ni anak orang kaya. Lepas tu kerana kecil belayar dengan atuk dia. Lepas tu umur 21 ada kapal layar sendiri. Saya tak tanya banyak, saya tunggu dia cerita je. Orang putih ni kita tak boleh nak tanya banyak-banyak macam orang Melayu. Kau ni bila kahwin, Mat? Kau rumah dah ada ke, Mat? Tak boleh. Mat, kau ni Mat duit dapat mana? Banyak ke kereta pusaka atuk kau tinggal? Tak boleh tanya. Jadi dia cerita saya dengar je. Dia berusia 40-an. Muka dia macam Jurgen Klopp. Dia memang Jerman yang cutting Jurgen Klopp. Pakai tu, kalau dia pakai spek kan, dia macam Jurgen Klopp zaman pakai spek. Jadi nak tanya banyak buat gosip Melayu kan. Mat, kau hutang ke beli bot dulu, Mat? Kau loan bank berapa? Interest berapa bank bagi, Mat? Takkan nak tanya. Jadi dia cerita je kat saya semalam. Sebab semalam time saya bertugas malam, dia ajar saya bawa kapal. Saya pun belajar semalam, lulus. Kata kapten lulus. Jadi nama saya dah dimasukkan jadual, saya dah boleh pegang steering kapal. Saya dah tahu dah mengawalnya. Dia ajar saya dengan teknik yang mudah. Walaupun saya kata saya takut kerana saya tak pernah bawa. Tapi dia ajar control steering, ajar bagaimana mengendalikan steering mengikut gerakan ombak, dan membaca laluan dengan mengikut lampu daripada kapal-kapal yang jauh di hadapan. Okey, kita sampai pada buku. Lama. Kita sampai pada buku. Kalau tuan-tuan nak buku, siapa yang belum follow Ziyad Racing, tuan-tuan follow. Senang, setiap hari saya live. Sekejap lagi saya live lagi malam pukul 9 waktu Malaysia. Pukul 3 waktu sini, tuan-tuan dah dapat notifikasi. Follow je Ziyad Racing. Tak apa, tuan-tuan tak jadi follower saya. Istilah TikTok je follower. Tuan-tuan akan menjadi rakan tonton ataupun rakan bersama Ziyad Racing. Kalau tuan-tuan nak edisi pasar ke pasar, buku saya yang 12,000 terjual, tetapi tuan-tuan tak boleh beli di tempat lain. Tak ada kedai menjualnya, tak ada online menjualnya. Unik buku ni dia hanya dijual secara live oleh Ziyad Racing. Dia tak sama dengan buku-buku saya. 19 buku saya yang lain tuan-tuan boleh beli di online. 15 buku sastra, buku anekdot kenangan, buku anekdot jalanan, buku anekdot kenangan 2, buku anekdot gembara, semua tuan-tuan boleh beli dekat online. Baik, lepas saja buku ni, kalau tuan-tuan tengok buku ni tuan-tuan pergi baca dekat Goodreads. Sebab tuan-tuan nak tahu tentang buku dan juga apa pembaca-pembaca tegar review. Tuan-tuan type pasar ke pasar Goodreads, Goodreads. Lepas tu tuan-tuan nampak rating yang dibagi. Buku ni menerima 4.7 bintang daripada 5 bintang. Berarti dalam Goodreads ni 3.5 bintang ke atas dah dikira buku baik. Ini adalah 80 artikel saya. Saya menulis kritikan saya mengenai punca berlakunya miskin tegar di Malaysia. Kritikan saya terhadap kenapa kanak-kanak di Kuala Lumpur dibiarkan tumbuh tanpa gizi kerana tak ramai kerajaan mempedulikan laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF. 22% kanak-kanak yang tinggal di PPR, mereka adalah anak-anak yang tidak dapat menerima makanan lebih daripada 2 kali sehari. Berarti bangunan-bangunan batu yang dibina oleh kerajaan dan letakkan keluarga kita, keluarga anak-anak miskin dalam bangunan rumah batu, kita tak tahu dapur mereka tak berasap. Kalau dulu orang Melayu miskin, kita boleh nampak rumah dia buruk, rumah dia beratap bocor. Kita boleh nampak orang Melayu tu miskin kerana rumah-rumah dia berada di kampung setinggan.
Tapi hari ni kan orang Melayu tinggal di flat, dan kemudian parking lot flat dipenuhi kereta, jumlah orang-orang Melayu yang menanggung miskin Tegar dalam flat yang sama tidak dipedulikan. Sebab orang nampak flat, rumah batu, orang nampak kereta bawah banyak, kemudian orang menganggap semua orang Melayu berada dalam flat tu kaya. Sedangkan saya membuat laporan berdasarkan kajian saya, dicampur dengan kajian UNICEF oleh Dr. Philip Aston. Kemudian saya dijemput untuk membentangkannya kepada 360 penjawat awam mewakili kementerian-kementerian yang ada kaitan dengan miskin bandar. Maka saya bentangkan kajian saya pada tahun 2019 ketika saya dijemput oleh Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Khalid Samad pada waktu itu. Baik, kalau tuan-tuan nak tahu juga tentang bagaimana pengalaman persahabatan saya catatkan juga dalam ni. Persahabatan saya dengan Pian Habib, kami kenal pada tahun 87. Persahabatan saya dengan Lolok, kami kenal 87. Waktu saya tulis buku ni, Lolok telah kembali ke Rahmatullah 2006. Waktu saya tulis buku ni, arwah Abang Pian masih ada. Arwah Abang Pian masih ada. Saya tulis dalam keadaan dia masih ada, hinggalah dia tiada pada tahun lepas. Kemudian saya cerita tentang Sabri Yunus, persahabatan saya dengan Sabri Yunus. Saya cerita bagaimana saya menjadi anak murid, menjadi kru filem pertama kepada Nasir Jani. Saya cerita saya belajar Universiti USM, guru yang mendidik saya dalam bidang sastra, tapi yang saya ingat semua pesan-pesan dia sebagai seorang bapa, iaitu Profesor Datuk Dr. Syanon Ahmad. Kemudian dalam buku ni juga saya tulis filem-filem yang saya tonton yang mempengaruhi cara saya berfikir hari ini. Saya fikir saya anti perang kerana saya dipengaruhi oleh filem Oliver Stone. Saya fikir kerana saya menonton The Bond of the 4th of July. Saya menonton The Platoon. Filem-filem ni mempengaruhi saya sejak daripada muda. Perang ini adalah satu kejahatan. Kemudian saya dipengaruhi juga oleh filem-filem anti perang seperti Band of Brothers. Saya dipengaruhi oleh muzik-muzik anti perang daripada John Lennon. Saya dipengaruhi oleh muzik-muzik anti perang daripada Pink Floyd. Saya dipengaruhi oleh muzik-muzik anti perang daripada Bono U2. Saya dipengaruhi oleh muzik-muzik anti perang daripada penyanyi Bob Dylan, dan saya dipengaruhi oleh muzik-muzik anti perang daripada Riwan Fal. Jadi semua muzik terbaik, filem terbaik dan buku terbaik, buku-buku yang mempengaruhi saya tulis dalam ni. Pramodia Anantator dan segala macam. Jadi kalau tuan-tuan nak, termasuk kisah 10 kisah saya bersama Slamet Nasrin. Orang selalu tanya kenapa saya boleh berkawan dengan dia 38 tahun dan kekal baik hingga sekarang. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan pergi saja ke Goodreads. Goodreads review buku ni 4.7 per 5 bintang. Saya jual RM35. Tapi tadi tuan-tuan dapat edisi Sumuk Flotilla yang 12,000 warna kuning dulu. Dia tak ada edisi ni. Kita cetak edisi ni 3,000 je. Nanti balik, kalau dia edisi ni habis kata habis, kita cetak balik, dia balik warna kuning. Edisi ni saya buat kenang-kenangan kerana buku-buku ni biasanya hardcore ZRA stream je, bukan hardcore follow saya, hardcore yang follow live saya yang akan beli buku-buku ni. Okey, terima kasih. Kemudian kalau tuan-tuan nak buku kewartawanan, bagaimana saya mengesahkan 20 tahun pengembaraan saya. Daripada 2004 pertama kali saya sampai ke Aceh dan berada di sana selama 2 bulan setengah. Daripada wartawan saya juga menubuhkan gerakan kemanusiaan untuk penduduk Aceh kerana ke Aceh dilanda tsunami. 2004 saya cerita dengan tuan-tuan dengan detail. Buku ni 2 combo tau. Siapa yang nak ambil combo, ambil buku ni satu. Kalau ambil combo ni jadi 70. Ini 35, ni 40. 75 hilang buat combo kan, 270. Ada combo tak Ham? Tak ada combo tak apalah. Tengok Ilham ada, kalau tak ada tuan-tuan kena beli asing. Jadi 2004 saya pergi ke selatan Thailand kerana saya tak berpuas hati dengan pembunuhan orang Islam di selatan Thailand. Saya syak ini adalah pembunuhan terancang. Maka 2004 saya masuk secara bersembunyi ke selatan Thailand dan kemudian nak cuba merakamkan pendapat dan juga keterangan-keterangan rakyat Thailand mengenai apa yang sebenarnya berlaku. Ketika itu saya adalah penerbit edisi siasat. Saya adalah penerbit kanan edisi siasat dan saya adalah pengurus berita NTV7. Kemudian bila sampai di selatan Thailand, saya kisahkan bagaimana kami ditangkap dan bagaimana kami mendapat berita dan mendapat visual yang terbaik yang berjaya diseluduk keluar oleh beberapa intelijen Thailand yang simpati kepada mereka yang dibunuh dan diserahkan kepada kepada saya sebagai penerbit edisi siasat. Saya bawa balik dan tayangkan. Video itulah kemudian dipakai oleh banyak agensi-agensi dunia berpangkalan di Singapura untuk menyebarkan keadaan tersebenar pembunuhan rakyat pembunuhan sumber rakyat selatan Thailand ketika tragedi Tabai. Pada 2024 kerajaan Thailand mengaku ia satu jenayah. Cuma undang-undang di Thailand selepas 20 tahun saman mahkamah tak dapat dibuat. Pada 2005 saya ceritakan dalam buku ni bagaimana saya sampai ke Israel, saya sampai ke Palestin. 2008 saya pergi sekali lagi ke Israel dan saya pergi ke Palestin untuk menjejak nasib orang Islam. 2005 saya ceritakan perjalanan saya sampai ke Ethiopia dan Somaliland melihat kematian
beribu-ribu orang dengan purata kematian 5 kanak-kanak sehari ketika berlaku kebuluran yang sangat luar biasa diakibatkan oleh tragedi El Nino di Ethiopia dan juga di sempadan Ethiopia menuju Somaliland. 2006 saya masuk ke Afghanistan. Saya ceritakan dan saya kisahkan perjalanan ke Afghanistan, melihat sebuah negara yang telah memasuki perang yang tahun yang panjang. Perang dia tahun 79. Saya sampai 2006 tu perang dia dah 40 lebih tahun. Bagaimana sebuah negara dilumpuhkan oleh perang dan rakyatnya hidup dalam keadaan menderita. 2008 saya sampai ke Kosovo, meraihkan kemerdekaan Kosovo. Siapa pernah menjangka ketika Islam dikatakan sedang jatuh di Eropah, kun fayakun. Bila jatuhnya Empire Yugoslavia, muncul Bosnia Herzegovina menjadi negara ketiga Islam di Eropah selepas Turki dan juga Albania. Bosnia Herzegovina menjadi negara Islam pada tahun 1962. Bosnia menjadi 1964. Bosnia menjadi negara Islam. Kosovo menjadi Islam 2008. Saya diam lama. Kemudian pada tahun 2023 berlakulah perang Gaza. Saya memang sentiasa menyokong siapa sahaja yang mengangkat senjata demi Gaza. Saya kumpulkan wang keuntungan syarikat RM40,000 dan saya ada rakan-rakan yang menyumbang RM80,000. Kami tukar kepada $30,000 Amerika. Kami bergerak pergi ke selatan Lubnan, menyerahkan dana kepada pejuang-pejuang Hezbollah, pejuang Palestin daripada Hamas dan juga Fatah, serta PLO, dan juga memberi bantuan kepada rakyat Syria yang pada waktu itu sedang dalam kesusahan. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapat buku ni Underdog Kembara dengan harga RM40, manakala anda pasar ke pasar adalah dengan harga RM35. Underdog Kembara diberi penilaian oleh penilai buku di Goodreads sebagai 4.4 bintang daripada 5 bintang penuh. Saya duduk belakang ni memanglah rak untuk menyimpan terung apa semua, masak seberang sana sebab tak cukup rak. Okey, dekat rak ni lah saya belakang-belakang ni adalah beg-beg baju saya apa semua. Buku yang ketiga, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan adalah orang yang memiliki bajet yang sangat terhad untuk membeli. Saya jualkan combo pada tuan-tuan 3 buku ulama masyhur yang saya jualkan dalam bentuk combo. Iaitu pertama didahului dengan buku didahului dengan buku Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini bukan ditulis oleh orang, bukan ini penulisnya terus adalah Imam Syafi'i. Satu daripada 133 kitab Imam Syafi'i. Kitab-kitab lain kitab fiqh saya tak boleh jual. Ustaz yang patut jual kitab fiqh kerana mereka boleh jelaskan. Yang saya jual ini adalah rehlah. Imam Syafi'i menulis pengalaman yang mengembara. Siapa Imam Syafi'i? Nama dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di mana? Lahir dia di Ashqalan, Gaza. Ashqalan itu apa sekarang? Diambil Israel dan dinamakan Ashqalon. Bagaimana Imam Syafi'i dikaitkan sebagai Imam Mekah hingga orang lupa bahawa tanah kelahiran dia adalah Gaza? Kerana ketika dilahirkan, bapa Imam Syafi'i meninggal. Maka ibu Imam Syafi'i dapat anak lelaki, maka memenuhi hajat dia ketika hamilkan Imam Syafi'i. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak lelaki yang bijak akan akalnya, yang fasih akan lidahnya. Dapatlah dia menyambung lidah Rasulullah. Maka kerana di Gaza bukan pandai ilmu, mak dia bawa Imam Syafi'i pada usia 2 tahun pergi ke Mekah. Di Mekah doa dan juga usaha ibu dia berhasil. 5 tahun umur dia, Imam Syafi'i adalah orang yang hafiz Al-Quran. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan, tuan-tuan faham Dia sampailah Imam Syafi'i cerita umur dia 14 tahun, dia mengembara dan kemudiannya pergi ke kota Madinah. Dan sampai seterusnya. Kemudian kalau tuan-tuan nak combo, saya sedang belanja dengan buku ni. Okey. Itu dia dah mula masuk dah, trooper-trooper ni masuk. Dengan harapan saya melatah. Bila saya melatah, mereka akan potong video, mereka akan letakkan dekat tempat dan kemudian memburukkan semut. Ni trooper dah masuk dah. Betul kata Pokti, saya berniaga buku dah lama bang. Saya penulis buku 20 buah. Dia orang masuk, tujuan mereka senang je. Mereka nak gelincirkan fokus saya. Lepas tu mereka standby record. Kemudian mereka ambil, mereka hancurkan sumut. Mereka nak hancurkan semua orang yang ada dalam sumut. Itu saya beritahu pada tuan-tuan, tujuan kenapa mereka masuk last minute. Mereka nak lancarkan perang psikologi. Bila kita tergelincir, mereka ambil video, mereka akan letakkan di tempat yang lain. Mereka kata inilah wajah orang-orang sumut. Ini adalah apa yang dipanggil sebagai jenayah terancang. Tapi kita tak masuk perangkap dia. Kalau tuan-tuan nak, 3 buku ni RM50. Okey, itu saya beritahu pada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nakkan buku Saidina Umar Al-Khattab, ini tuan-tuan boleh dapat, Abu Bakar Siddiq dan Saidina Umar Al-Khattab. Saladin dah habis dah, semalam sold out. Saya naikkan buku Saidina Umar Al-Khattab. Okey, ini Umar Al-Khattab kalau tuan-tuan nak, Saidina Umar Al-Khattab. Apa beza Umar Al-Khattab yang ditulis oleh Mustafa Akkad, Abbas Mahmud Akkad? Beza dia adalah kisah-kisah Umar Al-Khattab yang ditulis dalam sirah yang lain menggambarkan dia seorang yang sangat tegas, garang, panglima perang yang sangat hebat.
Dan ketika dia memimpin, dia dianggap pemimpin yang sangat tegas, termasuk kepada Saidina Ali dan juga Saidina Fatimah. Tapi tak ramai orang tahu bahagian lembut Saidina Umar Khattab. Maka penulis buku ni, Mahmud Akhad, telah menulis mengenai bahagian-bahagian Saidina Umar Khattab yang jarang ditemui dalam sirah, iaitu kesederhanaannya, kebijaksanaannya, kuasa diplomasinya, dan yang paling penting, Umar Khattab sebagai suami yang penyayang. Jadi kalau tuan-tuan nak, Umar Khattab RM70 dalam edisi mewah kulit tebal. Bagi tuan-tuan yang nak pula sebuah buku yang ditulis oleh seorang nasionalis Mesir yang terkenal, nama dia adalah Syekh Muhammad Haikal. Syekh Muhammad Hussein Haikal. Syekh, saya pegang buku ni, saya dah letih dan terasa lapar kerana saya belum sarapan pagi tadi. Syekh Hussein Haikal ni, dia adalah seorang nasionalis Mesir ketika Mesir menentang penjajahan British. Jadi bila mereka berjuang, akhirnya Syekh Muhammad Hussein Haikal ni berjaya bersama dengan Gamal Muhammad Nasir dan rakan-rakan dia mendapat kemerdekaan daripada British 1948. Latar belakang Syekh Muhammad Hussein Haikal adalah wartawan dan penulis. Maka akhirnya Syekh Muhammad Hussein Haikal dilantik jadi Menteri Dalam Negeri. Syekh Muhammad Hussein Haikal ni, dia datang daripada gerakan nasionalis yang tidak memusuhi siapa pun. Tapi 1952 berlaku perang saudara di Mesir, di mana golongan nasionalis yang dipimpin oleh Gamal Muhammad Nasir berperang dengan golongan fundamental Islam yang dipimpin oleh Ikhwan Muslimin. Sebagai Menteri Dalam Negeri, dia yang kena arahkan tindakan ketenteraan dan tindakan kepolisian. Maka Syekh Muhammad Haikal tak sanggup melihat orang Islam, sesama Islam berbunuh di Mesir. Maka dia pun memilih untuk meletakkan jawatan. Bila dia letakkan jawatan, dia dituduh membelot. Jadi ketika dia melarikan diri dan bersembunyi daripada dibunuh kerana dituduh membelot, dia menulis buku Umar Khattab. Kenapa dia tulis buku dia menulis buku Abu Bakar Siddiq? Kenapa dia menulis buku Abu Bakar Siddiq? Kerana dia ingin mengingatkan orang-orang Islam bahawa mendapat pemimpin Islam itu sangat rumit. Kerana kebanyakan pemimpin yang datang setelah diberi kuasa, mereka tamakkan kuasa, bukan mereka mahu menguruskan rakyat. Jadi bila Syekh Hussein Haikal lihat apa yang berlaku di Mesir, dia tahu dunia Islam yang sedang dimerdekakan oleh kolonial Barat akan menghadapi masalah yang sama. Maka dia tulis buku Saidina Abu Bakar Siddiq, bukan tentang memori Saidina Abu Bakar Siddiq, tetapi sebagai panduan untuk menyedarkan orang Islam. Apabila kamu nak memimpin, kena ada sikap Saidina Abu Bakar Siddiq. Ini kisah kenapa Saidina Abu Bakar Siddiq ditulis. Dia bukan ditulis dalam perkisahan untuk membaca latar belakang Saidina Abu Bakar Siddiq, tidak. Dia tulis dalam perkisahan mengambil iktibar daripada perwatakan Saidina Abu Bakar Siddiq untuk melahirkan pemimpin yang berjaya, mendidik dan juga memelihara keadilan, bukan untuk kegilaan kuasa. Itulah buku Saidina Umar Khattab dan juga Saidina Abu Bakar Siddiq yang saya naikkan pada tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih pada 5,000 orang yang menanti. Nanti 9 malam waktu Malaysia, 3 petang waktu ni saya live sekali lagi. Saya sangat kelaparan dan tiba-tiba saya rasa menggigil. Berarti tubuh saya mengalami hypo, kurang gula. Saya berhenti di sini. Pada mereka yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Pada mereka yang menyokong Global Sumut Flotilla, saya ucapkan terima kasih. Yang tak menyokong pun saya ucapkan terima kasih. Raikan perbezaan tetapi jangan khianati perjuangan. Semoga kita berjumpa lagi. Doakan kami sampai di Gaza. Amin amin ya rabbal alamin.